suami saya dan saya ada persetujuan. Setiap kali salah seorang daripada kami pulang ke rumah, kami perlu mengetuk pintu 3 kali sebagai isyarat. Suatu hari, saya terlupa mengetuk dan terus sahaja membuka pintu dan masuk. Pemandangan di ruang tamu membuatkan saya tergamam. Suami saya dan saya pernah ada permainan kecil ini yang hanya kami berdua fahami. Ia bukan isyarat romantik yang besar, mahupun kebiasaan yang tidak bermakna. Ia adalah pakatan rahsia yang diwujudkan pada hari pertama kami berpindah bersama. Dulu ketika kami masih muda, kami percaya bahawa selagi ada cukup kasih sayang, kebahagiaan akan kekal. Setiap kali salah seorang daripada kami tiba di pintu, orang yang tiba perlu mengetuk 3 kali. Tidak lebih, tidak kurang. 3 ketukan yang jelas, lembut, seperti degupan jantung, sebelum memusingkan kunci. Suami saya, Faris, memanggilnya kod keselamatan kami. Dia ketawa dan berkata, kehidupan berumah tangga memerlukan ritual, peringatan bahawa ini adalah rumah kami, tempat di mana kami dipercayai. Saya rasa itu manis, jadi saya turut serta. Secara beransur-ansur, 3 ketukan itu menjadi sebahagian daripada apartmen, seperti bunyi air mendidih di dapur atau bau syampu dia yang melekat pada bantal. Walaupun saya pulang lewat, terlampau penat, saya akan memaksa diri untuk mengetuk tepat 3 kali. Saya fikir saya sedang memelihara sesuatu yang indah. Saya tidak tahu bahawa beberapa pakatan rahsia dilahirkan bukan dari kemanisan, tetapi untuk mencegah bencana. Petang itu, hujan di Kuala Lumpur mencurah-curah, seolah-olah seseorang telah membalikkan seluruh langit ke atas jalan. Ia adalah hujan lebat yang biasa, menurunkan tabir air yang begitu tebal, sehingga bangunan pencakar langit di kejauhan kabur seperti filem lama. Jam di papan pemuka kereta, saya berkelip tepat jam 4.13 petang. Saya baru sahaja menutup kontrak perundingan bernilai berjuta-juta ringgit. Ia adalah jenis tawaran yang akhirnya membolehkan pasukan saya bernafas selepas 3 bulan berada dalam keadaan genting. Pelanggan menjemput saya keluar untuk meraihkan. Saya menolak, saya hanya mahu pulang, membuka kabinet, mengambil botol wain yang saya simpan sejak tahun baru dan melihat Faris menanggalkan cermin matanya, menggosok matanya dan tersenyum. Senyuman khusus itu yang hanya dia miliki apabila mendengar cerita kerja saya. Saya tidak menelefonnya. Saya mahu ia menjadi kejutan. Saya juga singgah di pasar raya untuk membeli beberapa stik dan sejambak bunga baby's breath putih. Hujan membasahi seluar saya, sejuk membeku, tetapi saya berasa gembira, seperti seorang kanak-kanak menyembunyikan hadiah di belakangnya. Apartmen kami berada di bangunan bata lama di Chowkit dengan lorong panjang dan pencahayaan kuning malap. Saya berjalan ke pintu, tangan penuh beg, meraba-raba mencari kunci saya dalam sekelip mata itu. Saya terlupa tentang 3 ketukan itu. Saya hanya mahu masuk dengan cepat. Apabila kunci diputar, kunci memberikan bunyi klik yang lembut. Pintu terbuka. Tiada lampu menyala, tiada bunyi dari TV, tiada bau minyak pati cendana yang biasa Faris bakar. Sebaliknya, ada bau pelik, bau sejuk, tajam seperti alkohol, pembedahan bercampur dengan habuk logam dan tanah lembap. Saya tergamam, senyuman tersekat di kerongkong. Saya mencapai suis lampu, tetapi berhenti kerana dalam kegelapan ada cahaya samar, bukan dari lampu, tetapi pantulan dari plastik tebal. Mata saya perlahan-lahan menyesuaikan diri. Ruang tamu bukan lagi ruang tamu. Permaidani Parsi yang saya pesan dari Kota Baru digulung dan disumbat ke sudut, kelihatan seperti mayat tersembunyi. Lantai dan sofa sepenuhnya diselubungi terpal plastik tebal, jernih. Tepinya dimeterai rapi dengan pita pelekat tugas berat, persis bagaimana mereka membungkus peralatan di makmal forensik. Meja kopi dibungkus, rak TV dibungkus, malah kaki meja makan pun ditutup dengan plastik. Di tengah-tengah bilik, Faris sedang melutut. Dia memakai pakaian hitam ketat yang kelihatan seperti sut hazmat, sarung tangan nitril biru pakai buang, goggle keselamatan dan topeng respirator. Dia membongkok, bahunya tegang, menumpukan perhatian begitu keras sehingga saya dapat mendengar nafasnya yang berat melalui penapis. Di hadapannya, terletak di atas kain baldu hitam di lantai, terdapat sebaris alat kecil yang rumit, penyepit, jarum keluli, berus mikro dan pelindung mata pembesar yang dipasang di kepala. Benda-benda yang saya tidak dapat namakan, tetapi apa yang sedang dia kerjakan menimbulkan rasa seram di belakang saya. Ia adalah blok logam emas gelap kira-kira sebesar tangan dengan struktur serumit enjin miniatur. Ia mempunyai gear mikroskopik, alur, pin pengunci dan garisan terukir setipis rambut. Ia tidak kelihatan seperti barang kemas mahupun model.
Ia kelihatan sangat nyata, sangat profesional dan sama sekali asing bagi kehidupan biasa seorang lelaki yang biasanya memakai selipar untuk membeli barangan runcit pada pagi Ahad. Faris sedang menggosok blok logam itu, mengikisnya dengan kesabaran seorang pakar bedah yang membedah tisu. Kadang-kadang, dia akan mengangkatnya, memutarkannya di bawah sumber cahaya kecil yang terfokus yang saya tidak dapat lihat sepenuhnya. Seluruh adegan itu begitu sunyi sehingga hujan lebat di luar pun seolah-olah ditelan. Saya berdiri di ambang pintu, jantung saya berdegup kencang, telinga saya berdengung. Saya tidak faham apa yang saya lihat, tetapi saya tahu satu perkara. Ini bukan kejutan yang ditujukan untuk saya. Ini adalah rahsia. Dan saya telah membuka pintu dan masuk tanpa izin. Untuk sesaat, fikiran saya melayang melalui senario klise yang paling, hubungan sulit, perjudian, dadah. Tetapi tidak, ini tidak kelihatan seperti salah satu dosa duniawi itu. Anda tidak perlu membungkus seluruh ruang tamu anda dengan plastik untuk menipu isteri anda. Anda tidak memerlukan gogel keselamatan dan sarung tangan nitril untuk berjudi. Dan dadah tidak melibatkan peranti logam kompleks dengan gear jam. Saya ingin memanggil namanya untuk bertanya apa yang dia lakukan, tetapi kerongkong saya terasa seperti tersumbat batu. Saya tiba-tiba teringat sesuatu yang Faris sering katakan, separuh bergurau, setiap kali saya bertanya terlalu banyak soalan tentang kerjanya. Jangan terlalu ingin tahu. Rasa ingin tahu hanya akan membuatkan anda sakit kepala. Saya dulu ketawa, menyangka dia hanya bersikap sombong. Kini, frasa itu bergema seperti amaran tertunda, naluri lama melonjak dalam diri saya. Naluri yang sama yang membantu saya bertahan dalam rundingan kontrak yang brutal yang penuh dengan perangkap undang-undang dan syarikat-syarikat besar yang tersenyum sambil cuba memusnahkan saya. Naluri itu menjerit, "Mundur, jangan biarkan dia melihat anda." Saya melangkah ke belakang, kemudian sekali lagi. Saya menarik pintu tertutup, bergerak dalam gerakan perlahan yang menyakitkan supaya engsel tidak berbunyi. Pintu terkunci, menutup kegelapan di belakang celah nipis. Saya berdiri di lorong, belakang saya membeku, air hujan menitis dari rambut saya ke leher saya. Saya mencengkam beg barangan runcit begitu erat sehingga pemegangnya memotong kulit saya. Dalam fikiran saya, imej-imej itu berulang seperti fail video yang rosak. Terpal plastik, blok logam emas gelap, Faris melutut seperti paderi melakukan ritual gelap dan bau alkohol dan logam yang tidak dapat disalahertikan itu. Saya memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam dan melakukan satu-satunya perkara yang kebiasaan 3 tahun saya benarkan tangan saya lakukan secara automatik. Saya mengangkat penumbuk saya ke arah pintu. Ketuk, ketuk, ketuk. 3 ketukan yang tepat pada masanya. Tidak terlalu kuat, tetapi cukup jelas untuk orang di dalam mendengar. Saya dapat merasakan jantung saya sendiri berdebar-debar di tulang rusuk saya, seperti pemukul cerucuk. Saya mengira 1, 2, 3 saat. Di dalam, saya mendengar bunyi yang sangat samar tetapi panik. Bunyi seseorang tergesa-gesa mengumpul barang, bunyi pita pelekat berat ditarik, bunyi langkah kaki yang cepat di atas lantai. Hanya beberapa saat kemudian, kunci pintu berpusing. Pintu terbuka. Faris berdiri di hadapan saya. Tiada sut hitam, tiada gogel keselamatan, tiada topeng respirator. Dia memakai baju T kelabu dan seluar sukan yang biasa. Rambutnya sedikit kusut seperti dia baru bangun dari tidur. Di wajahnya tersenyum standard sempurna seorang suami penyayang, bau cendana yang biasa terhidu, sebahagiannya menutupi bau logam yang pelik, tetapi tidak sepenuhnya. Dia memandang saya, matanya menunjukkan campuran kejutan dan kegembiraan. "Hei, awak pulang awal. Bukankah awak sepatutnya pergi ke majlis makan malam dengan pelanggan malam ini?" Saya berdiri di situ, terpaku di lantai. Di belakangnya, lampu ruang tamu memancarkan cahaya hangat, langsir ditarik rapi. Permaidani Parsi diletakkan dengan sempurna. Sofa bersih. Meja kopi kosong. Tiada terpal plastik, tiada alat, tiada blok logam emas, tiada kesan makmal forensik yang baru saya saksikan. Semuanya sempurna seperti gambar katalog keluarga, kecuali di suatu tempat jauh di dalam saluran hidung saya. Bau sejuk sama alkohol pembedahan dan logam masih kekal seperti duri kecil yang tidak dapat ditarik keluar. Saya memandang Faris, memandang senyumannya, memandang matanya, menunggu jawapan. Saya tahu bahawa pada saat ini, jika saya mengatakan perkara yang salah, jika saya terlepas kata bahawa saya telah membuka pintu tanpa mengetuk,
Permainan kecil yang kami sangka begitu manis akan serta-merta berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Saya memaksa sudut mulut saya ke atas. Saya menghulurkan sejambak bunga baby's breath, cuba mengekalkan suara saya setenang mungkin. Saya rindu awak, jadi saya pulang awal. Hujan di luar teruk, jadi saya cuma beli beberapa barang runcit untuk makan malam. Faris tersenyum, menghulurkan tangan untuk mengambil bunga dan membongkok untuk mencium dahi saya, seperti biasa. Masuklah. Awak basah kuyup. Saya melangkah masuk, tapak tangan saya sejuk membeku. Dan ketika Faris berpaling untuk menutup pintu, saya sempat melihat kukunya. Tersangkut dalam kutikel adalah kesan coklat kemerahan gelap yang kecil, seperti sesuatu yang telah kering. Ia bukan cat. Ia bukan kotoran. Saya menelan ludah. Saya tahu bahawa dari saat saya terlupa 3 ketukan itu, apartmen ini bukan lagi rumah yang saya sangka. Dan lelaki yang berdiri di hadapan saya bukan lagi sekadar suami saya, dalam erti kata yang mudah. Saya berjalan masuk ke dalam apartmen, terasa seperti orang asing yang menceroboh rumah sendiri. Ruang tamu dimandikan cahaya kuning yang hangat, permaidani terhampar rata, sofa bersih. Semuanya sama seperti yang saya tinggalkan pagi tadi, mungkin lebih kemas lagi. Jika saya tidak melihat pemandangan itu dengan mata saya sendiri, mungkin saya akan meyakinkan diri saya bahawa saya berhalusinasi. Faris meletakkan bunga baby's breath di dalam pasu kaca di meja makan, gerak-gerinya semula jadi dan lancar. Dia berpaling ke arah saya, matanya memancarkan kehangatan yang lembut dan biasa. Kenapa awak berdiri di situ? Pergi tukar baju. Awak basah kuyup. Saya mengangguk. Ya, saya akan tukar sekarang. Saya membongkok untuk menanggalkan kasut, cuba mengekalkan pernafasan saya. Ketika saya menundukkan kepala, mata saya terpandang lagi kesan coklat kemerahan gelap di bawah kukunya itu. Ia kecil, tetapi ia tersangkut di tempat yang sangat sukar dibersihkan dengan cuci cepat. Saya dulu seorang juru audit forensik. Butiran kecil seperti itu sentiasa ada maksudnya. Faris perasan saya melihat. Dia cepat-cepat berpaling dan berjalan ke dapur. Saya akan mula masak. Awak pergi berehat sebentar, dia memanggil, suaranya ringan, mungkin lebih ceria daripada biasa. Saya berdiri tegak dan mengimbas ruang tamu sekali lagi. Mata saya menyapu setiap sudut. Lantai bersih dari terpal plastik, tetapi jika ada pita pelekat tebal, sepatutnya ada sisa. Tiada apa-apa. Tiada kesan pelekat, tiada satu pun cala. Saya terasa meremang di kulit kepala. Untuk menghapuskan semua bukti dengan begitu sempurna dalam masa kurang dari 3 minit. Itu adalah hasil kerja seseorang yang telah melakukannya berkali-kali. Saya masuk ke bilik tidur dan menukar pakaian. Pintu tertutup di belakang saya. Saya bersandar pada pintu almari dan melepaskan nafas berat. Otak saya beralih ke mod analytical. Pertama, Faris tidak terkejut ketika dia membuka pintu, bermakna dia yakin sepenuhnya orang yang mengetuk itu adalah saya. Kedua, dia mengambil masa kurang dari 3 minit untuk mengembalikan ruang tamu kepada keadaan normal. Ketiga, blok logam itu bukan mainan. Keempat, kesan merah gelap di jarinya. Saya menukar pakaian kering dan keluar. Faris berada di dapur, membelakangi saya. Dia sedang memotong bawang, gerak-gerinya pantas dan berirama. Minyak di dalam kuali berdesir dan bau masakan perlahan-lahan mengatasi rasa sejuk logam yang masih saya rasakan. Apa yang awak buat tadi? Saya bertanya, cuba berlagak tidak acuh. Pisau di tangannya berhenti tepat 1 saat. Hanya 1 saat jika awak tidak memberi perhatian rapat. Awak tidak akan perasan. Kerja model, dia menjawab serta-merta. Pelanggan memesan model skala seni bina. Saya sedang menguji beberapa penyambung. Faris adalah seorang arkitek. Jawapannya sangat logik, tetapi model seni bina tidak memerlukan sarung tangan bedah nitril, mahupun memerlukan pembungkusan seluruh ruang tamu dengan terpal plastik. Saya mengangguk. Oh, begitu. Saya berjalan ke meja makan dan meletakkan beg-beg barangan runcit. Saya beli stik. Mari buat stew daging malam ini. Faris berpaling dan tersenyum. Sempurna. Saya lapar. Senyumannya sama seperti lelaki yang saya cintai selama 3 tahun. Tetapi semakin lama saya memandang, semakin saya merasakan halangan yang tidak kelihatan di antara kami, panel kaca kalis peluru. Saya dapat melihatnya dengan jelas, tetapi saya tidak dapat menyentuhnya. Kami makan malam seperti malam-malam lain. Faris bercerita tentang kompleks komersial yang sedang dia reka di Cyberjaya.
Saya bercerita tentang kontrak yang baru saya selesaikan. Kami malah menghidupkan TV dan menonton rancangan komedi. Di permukaan, semuanya kelihatan normal yang menakutkan. Tetapi di dalam diri saya, sebuah mesin analitikal telah berfungsi. Selepas makan malam, Faris pergi mandi. Saya menggunakan masa itu untuk membersihkan dapur. Selepas mencuci pinggan, saya mengeringkan tangan dan berjalan perlahan-lahan kembali ke ruang tamu. Saya membongkok untuk memeriksa lantai. Tiada apa-apa. Saya duduk di sofa, membongkok dan melihat celah di bawah meja kopi. Tiada sisa plastik. Tetapi ketika saya berdiri, bau itu terhidu lagi. Alkohol pembedahan dan logam yang sangat samar. Ia tidak datang dari ruang tamu. Ia datang dari lorong menuju ke bilik air tetamu. Saya berjalan perlahan ke arahnya. Air sedang mengalir di bilik air utama. Faris masih mandi. Saya membuka pintu bilik air tetamu yang jarang kami gunakan. Bau logam lebih kuat di sini. Saya memandang ke bawah. Di sudut betul-betul di sebelah dasar tandas, ada sekeping kecil plastik biru. Saya mengambilnya. Sarung tangan nitril. Serpihan kecil seperti ia tersangkut dan tercabut apabila sarung tangan itu ditanggalkan dengan tergesa-gesa. Jantung saya berdebar. Saya memandang tong sampah kecil di sebelah sinki. Saya mengangkat tudungnya. Di dalamnya ada beberapa part penanggal solid yang saya gunakan pagi tadi, tetapi di dasar ada tuala kertas yang renyuk. Saya perlahan-lahan menariknya keluar dan membukanya. Di dalamnya ada serat coklat gelap bercampur dengan sesuatu yang kelihatan seperti tanah kering. Saya tidak mengenali serat itu, tetapi saya pasti satu perkara. Mereka tidak datang dari mana-mana permaidani di apartmen kami. Saya membungkus bukti itu. Meletakkannya di dalam poket kot saya yang tergantung di bilik tidur tepat ketika air di bilik mandi utama berhenti mengalir. Saya berjalan kembali ke ruang tamu tepat ketika Faris membuka pintu. Tuala melilit lehernya, rambutnya basah. Dia memandang saya dan tersenyum. Belum letih lagi? Tidak, cuma menonton TV. Dia berjalan ke arah saya dan duduk di sebelah saya di sofa. Jarak di antara kami hanya beberapa inci. Saya dapat mendengar degupan jantungnya. Saya tertanya-tanya adakah jantung itu berdegup dengan ketakutan. Dia melilitkan lengannya di bahu saya dan menarik saya rapat. Saya perlu pergi ke tapak pembinaan awal esok. Pastikan awak sarapan sebelum pergi ke firma. Suaranya hangat. Sama seperti biasa, saya mengangguk. Tetapi di kepala saya, kepingan teka-teki itu bersatu. Sarung tangan yang koyak, bau alkohol, serat organik yang pelik, blok logam kompleks dan kesan coklat kemerahan gelap. Malam itu, Faris tertidur dengan sangat cepat. Nafasnya dalam dan teratur, seperti lelaki tanpa sebarang rahsia di dunia. Saya berbaring terjaga, merenung kegelapan. Saya teringat jenaka yang pernah dia buat. 3 ketukan itu adalah isyarat keselamatan kami. Pada masa itu, saya fikir ia hanya satu keanehan romantik, tetapi sekarang saya faham, 3 ketukan itu bukan isyarat untuk keselesaan saya. 3 ketukan itu adalah untuk memberinya masa yang cukup, untuk menghapuskan segalanya sebelum saya masuk. Saya memalingkan kepala untuk melihat lelaki yang terbaring di sebelah saya. Fikiran yang membeku merayap di belakang saya. Jika saya tidak mengetuk hari ini, saya akan melihat sesuatu yang saya tidak sepatutnya lihat. Dan mungkin dari saat itu, saya telah melangkah ke dalam permainan maut. Tanpa mengetahui peraturannya, saya tidak tahu bila saya akhirnya tertidur. Tetapi sebelum mata saya tertutup, saya membuat keputusan. Esok, saya akan mula mengaudit akaun bank bersama kami. Kerana di dunia ini, setiap rahsia akhirnya meninggalkan jejak kertas. Dan saya dulu yang terbaik di firma saya dalam mencari jejak itu. Pagi esoknya, Faris meninggalkan apartmen lebih awal daripada biasa. Dia memakai kemeja biru muda yang kemas, kolar yang rapi, beg laptopnya disandang di bahu, kelihatan seperti ribuan lelaki lain yang tergesa-gesa ke pejabat di seluruh Kuala Lumpur. Sebelum keluar pintu, dia berpaling dan memeluk saya, isyarat rutin. Saya akan pulang awal petang ini. Mari kita keluar makan malam. Saya mengangguk, memaksa senyuman semula jadi. Baiklah, pandu berhati-hati. Pintu tertutup dan bunyi langkah kakinya pudar di sepanjang koridor. Saya berdiri diam selama beberapa saat, mendengar. Apabila saya pasti pintu lift telah tertutup dan sedang turun, saya berpaling kembali ke ruang tamu dan membuka laptop saya. Sepanjang perkahwinan kami selama 3 tahun, Faris dan saya menggunakan sistem pengurusan kewangan bersama. Itu adalah idea saya.
Memandangkan latar belakang saya dalam perakaunan forensik, saya melihat aliran tunai seperti peta. Jika anda melihat dengan cukup teliti, keseluruhan cerita akan terungkap. Saya log masuk ke portal bank bersama kami. Data mengalir di skrin seperti scroll. Elektrik, air, barangan runcit, gas, insurans, semuanya normal. Faris bukan seorang pembelanja besar. Dia hidup sederhana, kadang-kadang malah sedikit terlalu jimat. Tetapi saya tidak mencari perbelanjaan yang besar dan ketara. Saya mencari anomali yang berulang. 1 jam berlalu, kemudian 2. Menjelang lewat pagi, perisian analitik saya menandakan satu baris tertentu. Pindaan wang berulang yang diproses pada setiap tanggal 15 setiap bulan. Jumlahnya RM1,000. Bukan jumlah yang besar, tidak cukup untuk mencetuskan amaran penipuan, tetapi konsisten selama tepat 2 tahun. Saya mengezoom masuk pada data penerima. Akaun itu milik sebuah syarikat bernama Apex Warisan Pemuliharaan SDN BHD. Ia kedengaran sepenuhnya biasa. Saya membuka pelayar dan mula menggali. Hasil carian sangat sedikit. Sebuah perniagaan kecil yang didaftarkan di sebuah taman perindustrian lama di Lembah Klang. Operasi yang disenaraikan, penganjuran acara, reka bentuk warisan budaya, pemeliharaan antik. Saya terhenti pada perkataan itu. Blok logam yang saya lihat malam tadi tidak kelihatan seperti antik. Ia kelihatan seperti komponen untuk jentera lanjutan. Saya terus mencari dan menemui nama pengarah syarikat itu, Encik Roslan bin Ali. Saya menaip namanya ke Google. Sebuah artikel berita lama muncul bertarikh lebih setahun yang lalu. Tajuk mayat lelaki dewasa ditemui di gudang terbengkalai Lembah Klang. Saya mengklik pada artikel itu. Ia ringkas. Seorang lelaki berusia 40-an, disenaraikan sebagai pemeliharaan antik, ditemui mati di sebuah gudang lama di daerah perindustrian. Punca kematian awal. Kemalangan industri. Nama mangsa. Roslan bin Ali. Saya membaca nama itu 2 kali. Itu adalah nama yang sama yang didaftarkan kepada syarikat yang menerima pindahan bulanan Faris. Perasaan sejuk merayap di belakang saya. Jika lelaki ini meninggal setahun yang lalu, siapa yang mengutip wang itu? Saya menolak kerusi saya ke belakang dan merenung skrin laptop. Irang RM1,000 sebulan selama 2 tahun. Itu irang RM24,000. Itu tidak kelihatan seperti yuran perkhidmatan. Itu kelihatan seperti wang tutup mulut. Saya menutup laptop dan duduk dalam diam. Imej malam tadi terlintas di fikiran saya. Bilik yang diselubungi plastik, blok emas gelap, alat ketepatan dan Faris melutut seperti paderi. Jika dia hanya memulihkan antik, mengapa terpal tugas berat? Mengapa sarung tangan bedah? Mengapa pembersihan tergesa-gesa selama 3 minit? Saya berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Matahari pagi belum menembusi tingkap, meninggalkan bilik dalam cahaya kelabu kusam. Semuanya kelihatan tenang secara buatan. Saya berjalan-jalan, meneliti setiap sudut. Kali ini, saya tidak mencari plastik. Saya mencari sesuatu yang lain. Saya melutut berhampiran pangkal sofa, sedekat mungkin dengan lantai. Terselit dalam celah antara papan skirting dan kayu keras, sesuatu yang kecil berkelip. Saya menggunakan kuku jari saya untuk mengeluarkannya. Ia adalah kelongsong peluru, tetapi ia sangat kecil, bukan kaliber pistol standard anda. Di bahagian bawah kelongsong, terukir secara mikroskopik, adalah huruf, bukan Inggeris. Ia kelihatan Cyrillic. Saya menggenggam kelongsong itu di penumbuk saya. Satu soalan berlegar di otak saya. Apa sebenarnya suami saya, lelaki yang bertengkar dengan saya tentang giliran siapa yang mencuci pinggan terlibat dalam? Petang itu, saya membuat keputusan lain. Saya menelefon rakan lama. Namanya ialah Izwan. Kami pernah bekerja di firma audit yang sama sebelum dia beralih ke keselamatan siber peringkat tinggi. Dia cemerlang dan yang lebih penting, dia tahu bagaimana untuk menyimpan rahsia. Telefon berdering 2 kali sebelum dia mengangkat. Nora, lama tak jumpa. Saya cuba mengekalkan suara saya stabil. Izwan, saya perlukan pertolongan. Boleh awak semak latar belakang sebuah syarikat untuk saya? Yang mana? Apex Warisan Pemuliharaan SDN BHD. Izwan terdiam beberapa saat. Kekusutan apa yang awak hadapi sekarang? Bukan kekusutan, cuma rasa ingin tahu profesional. Izwan ketawa kering. Apabila awak ingin tahu, Nora, itu biasanya bermakna seseorang menyembunyikan berjuta-juta. Beri saya beberapa jam. Terima kasih Izwan. Saya menutup telefon. Langit semakin gelap. Saya memutuskan untuk pergi ke kedai runcit.
Bukan kerana saya perlukan apa-apa, tetapi kerana saya perlu keluar dari apartmen, perlu bernafas. Di tempat letak kereta pasaraya, ketika saya berjalan kembali ke kereta saya, satu perasaan pelik membuat saya melihat tayar kiri belakang. Ia benar-benar pancit. Saya membongkok untuk memeriksanya. Celah 5 inci yang bersih memanjang di sepanjang dinding sisi. Ia sangat lurus. Bukan paku, bukan calar tepi jalan. Itu adalah kesan pisau. Mata pisau yang sangat tajam. Saya berdiri dan melihat sekeliling tempat letak kereta. Orang ramai menolak troli, masuk ke dalam kereta. Benar-benar normal. Tiada siapa yang memberi perhatian kepada saya. Tetapi pada saat itu, perasaan itu tidak dapat disalahartikan. Seseorang sedang memerhati saya. Ini bukan paranoia. Ini adalah naluri yang diasah selama bertahun-tahun penyiasatan korporat. Saya masuk ke dalam kereta dan mengunci pintu. Tangan saya sedikit menggeletar, tetapi fikiran saya sangat jernih. 3 perkara telah berlaku dalam masa kurang dari 24 jam. Pertama, saya menemui rahsia suami saya. Kedua, saya menemui jejak wang seorang lelaki mati. Ketiga, tayar saya dirobek. Ini bukan kebetulan. Saya mencapai telefon saya untuk memanggil truk tunda, tetapi ia bergetar di tangan saya. Mesej dari Izwan. Hanya satu baris. Nora, syarikat yang awak tanya tu tak normal. Ia adalah syarikat samaran untuk projek teknologi ketenteraan Black Ops. Saya merenung skrin. Jantung saya berdebar-debar. Mesej kedua tiba. Lelaki yang mengendalikan syarikat samaran itu sudah mati, tetapi projek itu tidak pernah ditutup. Kemudian yang ketiga. Berhati-hati, jika suami awak terlibat dalam hal ini, awak tidak selamat. Saya mengunci skrin telefon saya. Di luar, hujan di Kuala Lumpur mula turun lagi. Saya melihat titisan air meluncur turun dari cermin depan seperti cala panjang yang bergerigi. Untuk pertama kali dalam hidup saya, perkahwinan saya terasa seperti lukisan dua muka. Depan adalah cinta, makanan yang dimasak di rumah, dan malam menonton filem. Belakang adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan bahayanya, dan saya baru sahaja tanpa sengaja membuka kanvas itu semasa saya menunggu di dalam kereta. Saya tidak tahu bahawa di hujung tempat letak kereta, sebuah SUV hitam sedang terbiar dan orang di dalamnya telah memerhati saya sepanjang masa. Petang itu, saya menaiki Uber pulang dalam hujan. Jalan Tun Razak kabur dengan pantulan neon, lalu lintas merangkak ke hadapan seperti ular logam yang letih. Saya cuba merenung keluar tingkap, tetapi fikiran saya terus mengulang 3 mesej Izwan. Syarikat samaran untuk projek Black Ops. Pengarahnya sudah mati. Awak tidak selamat. Saya tidak pernah menyangka hidup saya akan bersilang dengan perkataan teknologi ketenteraan. Saya seorang juru audit kontrak. Saya berurusan dengan nombor, klausul dan tanda tangan. Perkara paling berbahaya dalam bidang kerja saya biasanya celah liability yang tersembunyi dengan bijak, tetapi kini nampaknya perangkap itu telah berpindah dari kertas ke dunia nyata. Uber menurunkan saya di bangunan saya. Ketika saya berjalan masuk ke lobi, naluri membuat saya mengimbas kawasan itu. Tiada apa-apa yang luar biasa. Seorang lelaki berjalan dengan anjingnya, seorang wanita memegang seorang kanak-kanak, seseorang sedang menggunakan telefon mereka. Ia kelihatan normal, tetapi saya tidak lagi berasa normal. Saya menaiki lift. Lampu koridor berkelip sedikit. Seperti biasa, saya berhenti di hadapan pintu saya. Kali ini saya ingat dengan sempurna. Saya mengangkat penumbuk saya. Ketuk. 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 Pintu terbuka hampir serta-merta. Faris berdiri di sana, tuala pinggan tersangkut di bahunya. Awak dah balik. Saya buat sup kerang. Suaranya lembut, wajahnya benar-benar tenang. Saya melangkah masuk, melihat dengan teliti setiap perkara. Ruang tamu sama bersih seperti pagi tadi. Tiada kesan apa-apa, tiada bau logam, tetapi saya tahu itu tidak bermakna semuanya telah hilang. Di dapur, sup kerang sedang mendidih di atas dapur, berbau seperti krim dan garam laut. Faris sedang memotong roti di kaunter, melihatnya sekarang. Tiada siapa di dunia ini akan mengaitkan lelaki ini dengan kelongsong peluru sirilik atau projek Black Ops. Saya bersandar pada dinding dapur, memerhatikannya. Faris, ya. Pernahkah awak bekerja dengan syarikat bernama Apex Warisan? Soalan saya jatuh ke udara seperti pemberat plumbum. Faris tidak berpaling serta-merta. Dia memperlahankan api di dapur, meletakkan pisau. Syarikat yang mana? Apex, tempat pemuliharaan antik itu. Dia akhirnya berpaling untuk melihat saya.
Ekspresinya cepat tenang, tetapi saya menangkap ekspresi mikro, kilatan ketegangan yang kecil. Saya rasa begitu. Mereka mengupah saya untuk mereka bentuk ruang pameran kecil untuk mereka beberapa waktu lalu, katanya dengan lancar, terlalu lancar. Kenapa? Awak tanya. Tiada apa-apa, cuma baca artikel tentang mereka hari ini. Saya mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli. Faris mengangguk dan kembali menyediakan meja. Mari makan. Kami duduk. Makan malam lebih senyap daripada biasa. Tiada seorang pun dari kami banyak bercakap. Satu-satunya bunyi adalah dentingan sudu pada mangkuk porselin. Tiba-tiba, telefon bimbit saya berdering. Nombor tidak dikenali. Saya merenung skrin selama beberapa saat sebelum menjawab. Hello. Senyap di hujung talian. Hanya bunyi desiran statik yang samar. Saya fikir ia adalah panggilan spam dan hendak menutup telefon apabila suara kedengaran. Ia adalah suara lelaki yang rendah, serak. Kedengaran sedikit terdistorsi, seperti dia bercakap melalui penyembunyi suara. Adakah awak Nora? Darah saya berderau. Siapa ni? Suara itu tidak mengendahkan soalan saya, menggekalkan irama yang perlahan dan berirama. Anda tidak sepatutnya menggali perkara yang bukan milik anda. Saya memandang Faris. Dia memandang ke bawah mangkuknya, tetapi saya melihat tangannya membeku di udara. Saya rasa anda salah nombor, saya berkata, memaksa suara saya menjadi tegas. Tidak, suara itu mutlak, kami tidak pernah mendial nombor yang salah. Jeda yang berat tergantung di talian selama beberapa saat. Kemudian suara itu meneruskan dengan perlahan dan sengaja. Beritahu tukang itu untuk sediakan pakej. Masa semakin suntuk, sebelum saya sempat bertanya apa-apa lagi, talian terputus. Saya memegang telefon, tangan saya sedikit menggeletar. Faris akhirnya mendongak. Semuanya baik-baik saja? Pemasaran telekomunikasi. Saya meletakkan telefon menghadap ke bawah di atas meja, tetapi di kepala saya, perkataan-perkataan itu bergema kuat. Beritahu tukang itu untuk sediakan pakej. Tukang itu. Itu bukan nama sebenar Faris. Itu bukan gelaran seni binanya. Ia adalah nama kod. Saya memandangnya. Dia masih makan. Wajahnya tidak berekspresi, tetapi saya menyedari sesuatu pada saat itu. Dia telah mendengar. Dia telah mendengar keseluruhan panggilan dan dia tahu dengan tepat siapa yang bercakap. Selepas makan malam, Faris mengemas meja sementara saya keluar ke balkoni tangga kecemasan. Hujan telah berhenti dan langit Kuala Lumpur berseri-seri di sebalik awan gelap. Tetapi di dalam diri saya hanya ada kekosongan yang besar. Jika panggilan itu ditujukan untuk Faris, itu bermakna mereka tahu siapa saya. Mereka tahu di mana saya tinggal. Mereka tahu saya telah mula menyiasat. Itu bermakna saya sedang diperhatikan. Tepat pada ketika itu, telefon saya berdering lagi. Mesej daripada Izwan. Nora, saya gali lebih dalam. Apex bukan hanya memulihkan antik. Mereka adalah syarikat samaran untuk K2K Corporation. Mereka mengendalikan projek kejuruteraan mekanikal yang sangat sulit beberapa tahun yang lalu. Projek itu dikaitkan dengan peranti yang diberi nama kod Damokles. Jantung saya terasa terhenti. Damokles. Nama itu kedengaran seperti itu. Pedang yang tergantung di atas kepala kami. Mesej terakhir daripada Izwan muncul. Saya tidak tahu apa yang suami awak terlibat, tetapi jika dia benar-benar mempunyai Damokles, awak perlu mengemas beg dan keluar dari sana sekarang. Saya mengunci telefon. Pintu balkoni terbuka di belakang saya. Faris melangkah keluar, menghulurkan segelas air kepada saya. Awak berkelakuan pelik malam ini. Saya mengambil gelas itu. Saya baik-baik saja. Dia memandang saya lama. Matanya bukan lagi mata seorang arkitek yang tenang dan terkumpul. Nora, adakah sesuatu yang awak ingin tanya saya? Saya memandang jauh ke dalam matanya. Dalam detik yang berlalu itu, saya ingin menjerit. Saya ingin bertanya tentang kelongsong peluru, tentang Apex, tentang Damokles, tentang SUV hitam. Tetapi saya tidak. Saya hanya menggelingkan kepala. Tidak. Faris mengangguk perlahan, hampir tidak ketara. Dia berpaling dan masuk semula. Saya kekal di balkoni sendirian. Di jalan di bawah, lampu hadapan sebuah SUV hitam berkelip, kemudian segera mati. Saya tidak tahu berapa lama ia telah diletakkan di sana. Tetapi ketika saya merenung ke dalam kegelapan, saya merasakan dengan pasti bahawa sesiapa sahaja yang berada di dalam kereta itu sedang melihat terus ke apartmen saya. Saya hampir tidak tidur malam itu.
Faris berbaring di sebelah saya, nafasnya dalam dan teratur, seolah-olah tiada apa-apa di alam semesta yang boleh mengganggu ketenangannya. Saya berbaring membelakanginya, merenung tingkap. Lampu bandar menembusi langsir nipis, melukis jalur samar di dinding. Fikiran saya berputar seperti mesin emparan. Panggilan telefon misteri, nama kod, tukang itu, projek Damokles, SUV hitam di jalan dan di atas semua itu, Faris, lelaki yang saya kongsi hidup selama 3 tahun, makan malam bersama, berkongsi katil. Saya tiba-tiba menyedari betapa sedikit yang saya tahu tentangnya. Pagi keesokan harinya, Faris keluar bekerja seperti biasa. Dia malah mencium dahi saya sebelum mengambil kuncinya. Saya akan pulang awal malam ini. Baiklah, saya menjawab ringkas. Apabila pintu tertutup, saya duduk di meja makan dan membuka laptop saya. Saya kembali ke akaun bank. Kali ini, saya menggali lebih dalam. Selain daripada pindahan bulanan RM1,000 kepada Apex, terdapat pindahan mikro lain yang tersebar dan tidak teratur. Ia tidak mengikut pola tarikh, tetapi semuanya pergi ke akaun syarikat samaran yang tidak jelas. Jumlahnya kecil, tetapi semuanya berkongsi satu ciri. Tiada memo, tiada penerangan. Itu sama sekali tidak seperti Faris. Dia teliti. Jika dia memindahkan wang, dia sentiasa mencatat untuk apa. Kecuali ini, saya merenung skrin lama. Dalam profesion saya, ada peraturan mudah. Apabila seseorang terlalu bersungguh-sungguh untuk menjadikan semuanya kelihatan normal, mereka biasanya menyembunyikan sesuatu yang sangat tidak normal. Saya pulang awal petang itu. Saya mahu bercakap dengan Faris. Tanpa berdolak dalih. Tanpa permainan tekaan. Saya mahu memandangnya di mata dan menuntut kebenaran. Sekitar jam 6 petang. Pintu terbuka. Faris masuk memegang beg barangan runcit. Dapat salmon segar dari Pasar Borong Kuala Lumpur. Mari kita panggang malam ini. Dia tersenyum dengan senyuman yang biasa itu. Saya merenungnya. Faris, ya, kita perlu bercakap. Dia meletakkan barangan runcit di kaunter. Tentang apa? Saya tidak teragak-agak. Saya mencapai poket kot saya dan mengeluarkan 3 barang. Sekeping koyak sarung tangan nitril biru, kelongsong peluru cyrillic dan cetakan pindahan wang. Saya meletakkannya dengan sengaja di pulau dapur. Bilik menjadi sunyi sepi. Faris memandang barang-barang itu. Untuk sekelip mata, darah hilang dari wajahnya. Ia serta-merta, tetapi saya melihatnya. Saya jumpa ini. Saya berkata. Suara saya stabil dan berbahaya. Awak nak jelaskan? Faris tidak bercakap serta-merta. Dia menarik kerusi bar dan duduk di hadapan saya. Dia meletakkan tangannya di kaunter tetapi jarinya sedikit menggeletar. Nora, katanya perlahan, tak sepatutnya apa? Saya memotongnya. Tak sepatutnya tanya apa yang suami saya sendiri buat untuk sara hidup. Dia memandang saya, keletihan memenuhi matanya. Lebih baik jika awak tidak tahu. Ayat itu seperti percikan api ke minyak petrol. Tidak, saya berdiri dengan tiba-tiba. Saya nampak awak di ruang tamu beberapa hari lalu. Awak memakai sut hazmat. Seluruh bilik diselubungi plastik. Saya jumpa kelongsong peluru di bawah sofa. Saya jumpa wang yang awak pindahkan kepada syarikat seorang lelaki mati. Saya menolak penyata bank ke arahnya. Dan malam tadi, seseorang menelefon saya mencari tukang itu. Adakah awak serius akan beritahu saya semuanya baik-baik saja? Faris menutup matanya. Dia menggosok mukanya dengan kedua tangan seolah-olah cuba menahan diri. Selepas sekian lama, dia membuka matanya. Nora, saya minta maaf. Dada saya terasa sesak. Maaf untuk apa? Dia memandang saya terus. Saya bukan hanya seorang arkitek. Udara di dapur terasa tebal seperti molase. Jadi awak apa? Faris berhenti, kemudian bercakap perlahan. Saya seorang pembersih. Saya membersihkan benda-benda yang tidak sepatutnya wujud. Saya memandangnya. Kebingungan. Apa maksudnya itu? Faris menghembus nafas berat. Ada barang-barang, aset yang sangat berbahaya. Jika ia jatuh ke tangan yang salah, akibatnya akan menjadi malapetaka. Tugas saya adalah untuk memastikan ia hilang tanpa jejak. Saya menggelengkan kepala. Adakah awak bercakap tentang objek atau orang? Faris mendongak. Tidak, saya tidak membunuh orang. Suaranya mendesak. Saya hanya mengendalikan perkakasan, komponen teknologi, prototipe mekanikal, benda-benda yang tidak sepatutnya wujud. Saya memandang kelongsong peluru di kaunter.
Jadi bagaimana dengan ini? Faris memandangnya. Matanya berat. Dia membuka mulut untuk menjawab. Tetapi sebelum dia sempat, semua lampu di apartmen padam. Kami tenggelam dalam kegelapan mutlak. Saya terkejut. Bekalan elektrik terputus? Tidak. Suara Faris serta-merta menurun menjadi bisikan maut. Itu bukan bekalan elektrik terputus. Saya mendengar bunyi goresan mikroskopik datang dari pintu depan. Logam bergeser dengan logam. Seseorang sedang memetik kunci. Faris melompat dari bangku. Dia memegang pergelangan tangan saya. Ikut saya sekarang. Apa yang berlaku? Jangan tanya. Dia menyeret saya menyusuri lorong menuju ke pejabatnya. Dalam gelap, dia membuka almari buku kayu oak besar yang menutupi dinding jauh. Dia menolak berat badannya ke sudut tertentu unit rak. Bunyi gedebuk yang perlahan bergema dan seluruh almari buku meluncur ke sisi. Di belakangnya terdapat lorong sempit yang gelap gelita. Saya tergamam. Saya telah tinggal di apartmen ini selama 3 tahun dan tidak tahu ini wujud. Masuk, Faris mengarah. Bagaimana dengan awak? Saya perlu berurusan dengan mereka. Saya menggenggam lengannya erat. Faris, dia memandang saya. Matanya, walaupun dalam gelap, bukan lagi mata suami yang sopan yang saya kenali. Mereka sejuk, tajam dan sangat tegas. Nora, dengar saya. Suaranya serak. Tidak kira apa yang awak dengar, jangan keluar. Dia menolak saya ke lorong gelap itu. Almari buku yang berat meluncur tertutup di belakang saya. Ketika kegelapan menyelubungi saya mendengar bunyi retakan yang jelas dari ruang tamu. Pintu depan telah dipecahkan. Bunyi dentuman besar bergema dari ruang tamu, bunyi perabot berkecai, diikuti dengan hentakan badan yang berat pada dinding. Saya terhinjut, menekan belakang saya ke konkrit sejuk dan lembap di ruang sempit itu untuk mengelak daripada jatuh. Kemudian datang bunyi kaca pecah, kerusi bergeseran dengan kuat di atas kayu keras dan gerutan tekak lelaki yang sedang bergaduh. Saya mengenali suara Faris, tetapi dia tidak menjerit. Dia mengeluarkan nafas yang tajam dan fokus, bunyi seseorang yang terlibat dalam pertempuran tangan ke tangan yang brutal dan efisien. Saya tidak pernah melihat Faris bertarung. Dalam 3 tahun kami bersama, dia seorang yang berhati lembut, kadang-kadang malah sedikit pendiam. Dia suka membaca, melakar pelan dan menjaga tumbuhan pasu di balkoni kami, tetapi bunyi yang menembusi dinding bukan bunyi seorang arkitek. Bang, bunyi tembakan kedengaran. Dinding tebal meredakannya, tetapi letupan kuat itu cukup untuk membuat saya terkejut. Saya menggigit bibir kuat untuk menahan diri daripada menjerit. Tidak kira apa yang awak dengar, jangan keluar. Amaran Faris bergema di tengkorak saya. Saya memaksa diri untuk meluncur, menuruni dinding dan duduk di lantai, menarik lutut saya ke dada. Saya tidak tahu berapa ramai lelaki di luar sana, siapa mereka atau apa yang Faris hadapi. Tetapi saya tahu satu perkara dengan pasti. Perkara-perkara yang saya temui dalam 48 jam terakhir bukan lagi sekadar rahsia rumah tangga. Ini adalah peperangan. Pertempuran berlangsung kurang dari seminit. Kemudian, kesunyian mutlak tiba-tiba. Bukan ketenangan yang damai, tetapi ketenangan yang menakutkan yang mengikuti letupan bom. Saya menahan nafas. Saya menunggu 1 minit, 2 minit, 5 minit. Tiada bunyi pun. Faris, saya berbisik, walaupun saya tahu dia tidak dapat mendengar saya melalui dinding. Tiada jawapan. Saya berdiri dan meraba-raba di sepanjang dinding. Bilik tersembunyi itu lebih kecil daripada yang saya sangka, mungkin 30 kaki persegi. Di sudut, tangan saya menyentuh kerusi lipat dan meja logam kecil. Di atas meja ada lampu suluh taktikal. Saya menghidupkannya. Sinaran putih yang tajam membelah kegelapan. Ia adalah bilik panik yang sudah tersedia. Kotak-kotak air botol, kit mat trauma dan telefon pintar lama. Saya mengambil telefon itu. Tiada kod laluan. Skrin terbuka serta-merta. Tiada kenalan. Tiada mesej. Hanya satu aplikasi. Suapan keselamatan Lita tertutup. Nadi saya melonjak. Saya mengetuk aplikasi itu. Skrin berkelip, menunjukkan ruang tamu. Kamera telah beralih ke penglihatan malam, memandikan imej dalam cahaya hijau yang berbintik. Pemandangan itu membuat darah saya membeku. Ruang tamu kami kelihatan seperti zon perang. Meja kopi hancur berkecai. Sofa terbalik. Permaidani Parsi berkerut ke dinding.
Serpihan kaca berselerekan di lantai, tetapi apa yang melumpuhkan saya adalah darah, bukan genangan, tetapi kesan seret yang jelas membentang dari pintu depan ke tengah bilik. Saya menyelongkar skrin. Tiada sesiapa di sana. Penceroboh sudah tiada. Faris sudah tiada. Saya mengezum masuk pada suapan kamera. Di sebelah sisa-sisa rak TV yang pecah, sesuatu berkelip dalam penglihatan malam. Blok logam emas gelap itu. Ia terbaring di lantai betul-betul di sebelah serpihan pasu seramik yang saya sayangi. Faris telah menjatuhkannya. Saya merenung skrin. Objek itu, benda yang Faris panggil pakej yang perlu dibersihkan. Benda yang mendorong ugutan bunuh melalui telefon. Benda yang membawa lelaki bersenjata memecahkan pintu saya di tengah malam. Itu yang mereka datang cari. Saya terhenyak kembali ke kerusi lipat. Seluruh badan saya menggeletar. Jika mereka tidak menemuinya, mereka akan kembali. Masa berlalu perlahan. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di dalam kotak konkrit itu. Mungkin sejam, mungkin 3. Hanya apabila cahaya samar yang menembusi lubang udara kecil mula bertukar kelabu barulah saya menyedari sudah hampir subuh. Saya berdiri, menggenggam lampu suluh dan meletakkan tangan saya pada mekanisme pintu tersembunyi. Saya teragak-agak. Jika saya membukanya, saya mungkin melihat perkara yang tidak dapat saya lupakan. Tetapi jika saya tinggal, saya tidak akan tahu apa yang berlaku. Saya menarik nafas dalam-dalam dan menolak selap pelepasan. Rak buku meluncur terbuka. Cahaya pagi yang samar menembusi tingkap ruang tamu. Kemusnahan kelihatan lebih teruk dalam warna penuh. Perabot musnah, dinding kemek. Kesan darah kering menjadi warna karat yang menjijikkan. Saya melangkah keluar dengan berhati-hati. Faris, saya memanggil. Sunyi. Saya memeriksa bilik tidur, bilik mandi, balkoni, kosong. Saya kembali ke ruang tamu. Blok logam emas masih ada. Saya membongkok dan mengambilnya. Ia sangat berat. Permukaannya sejuk membeku. Gear mikroskopik bersambung dengan kesempurnaan yang menakutkan. Di satu sudut, terukir dalam font yang sangat kecil sehingga saya terpaksa mengecilkan mata, adalah kod siri K27DLAK2. Saya tidak pernah melihatnya sebelum ini, tetapi saya tahu satu perkara. Faris tidak hilang secara tidak sengaja. Dia telah diculik dan benda yang mereka mahu kini berada di telapak tangan saya. Saya berdiri di runtuhan hidup saya, memegang logam yang membeku dan kesedaran tiba-tiba melanda saya. Jika Faris benar-benar mahu menyembunyikan ini, mengapa ia ditinggalkan di tempat terbuka? Adakah dia menjatuhkannya dengan sengaja? Adakah dia meninggalkannya untuk saya? Saya mengimbas semula runtuhan itu. Simpulan keazaman yang kuat mengetak di dada saya. Permainan ini belum berakhir. Ia baru sahaja bermula. Saya berdiri di tengah-tengah runtuhan ruang tamu saya. Blok logam yang membeku terasa berat di tangan saya. Matahari pagi menerobos tingkap, menerangi serpihan kaca yang berselerak di lantai. Apartmen saya yang biasa dan selesa kini kelihatan seperti tempat kejadian jenayah. Tetapi, apa yang paling menakutkan saya adalah kesunyian. Tiada Faris, tiada tanda bahawa dia pernah berada di sini, hanya kesan darah yang panjang mengering di lantai. Saya melutut untuk memeriksanya. Ia bukan jumlah darah yang banyak, tetapi cukup untuk membuktikan pertempuran itu sengit. Ia bermula berhampiran pintu masuk, meninggalkan kesan sejauh kira-kira 6 kaki dan berakhir dengan kesan seretan yang tercalar, seolah-olah seseorang yang tidak sedarkan diri telah diseret pergi. Saya menelan ludah. Fikiran itu membuat tangan saya menggeletar. Saya meletakkan blok logam itu di atas meja makan. Tiba-tiba, objek kecil ini terasa seberat 1 tan. Jika lelaki-lelaki itu datang ke sini untuknya dan jika Faris diculik kerananya, maka benda paling berbahaya di apartmen ini sedang duduk betul-betul di hadapan saya. Saya duduk, memaksa fikiran saya untuk jernih. Faris adalah seorang yang berhati-hati. Jika dia tahu ini mungkin berlaku, dia pasti telah bersiap sedia untuknya. Saya mula mencari, bukan menggeledah tempat itu seperti mangsa yang panik, tetapi berfikir secara metodikal, mengikut logik Faris. Dia selalu menyembunyikan perkara penting di tempat yang jelas. Saya berjalan masuk ke pejabatnya. Bilik itu kecil, tetapi tersusun rapi. Pelan lantai, komputer meja mewah, buku-buku seni bina tersusun kemas. Melihat bilik ini, tiada siapa yang akan mengesyaki pemiliknya terlibat dengan teknologi Black Ops dan tembak-menembak. Saya membuka laci mejanya. Pen, pembaris lukisan, pad lakaran. Saya membuka laci kedua, sebuah buku nota Moleskine bersalut kulit. Saya menariknya keluar dan membukanya.
Beberapa muka surat pertama adalah draft seni bina standard, tetapi di pertengahan lakaran berubah. Bukan lagi pelan lantai atau ketinggian, tetapi skema mekanikal, gear, paksi putaran, struktur yang sangat kompleks yang sepadan dengan sempurna dengan blok logam di atas meja. Jantung saya berdegup kencang. Saya membilik halaman dengan pantas. Di halaman terakhir, terdapat satu perenggan teks tulisan tangan. Nora, jika awak membaca ini, itu bermakna saya tidak dapat kembali. Nafas saya terhenti. Saya memaksa mata saya membaca baris seterusnya. Saya sangat menyesal kerana melibatkan awak dalam hal ini. Tulisan tangannya serong, sama seperti dia menulis nota pada pelan lantainya. Objek yang awak ada bukan antik. Ia adalah kunci failaf mekanikal untuk projek Damocles. Saya terhempas ke kerusi meja. Damocles, perkataan dari mesej Izwan. Saya terus membaca. 3 tahun lalu, saya berkontrak dengan sebuah firma kejuruteraan pertahanan besar. Mereka bukan hanya membina teknologi pengguna. Mereka mengendalikan bahagian operasi rahsia yang sangat sulit. Mereka membina sesuatu yang tidak sepatutnya wujud. Saya menggenggam buku nota itu begitu kuat sehingga buku jari saya putih. Saya tidak dapat memberitahu awak dengan tepat apa itu, tetapi jika disiapkan, ia akan mengubah keseimbangan kuasa di seluruh dunia. Saya berjaya mensabotaj rangka kerja utama, tetapi ada satu komponen yang tidak dapat saya musnahkan, kunci induk mekanikal. Benda yang awak pegang. Saya melihat melalui pintu masuk ke blok logam yang terletak di atas meja makan. Ia bukan lagi teka-teki. Ia adalah sasaran di belakang saya. Saya melihat ke bawah lagi. Lelaki yang datang mencari saya bukan polis atau ejen persekutuan. Mereka adalah agen K2K Corporation. Mereka memanggil saya tukang. Saya teringat suara yang terdistorsi di telefon. Beritahu tukang itu untuk sediakan pakej. Saya membaca lagi. Mereka tidak akan berhenti sehingga mereka mendapatkan kunci itu kembali. Jika mereka menangkap saya, mereka akan menganggap awak tidak tahu apa-apa. Itulah satu-satunya kelebihan awak. Air mata membakar di tepi mata saya. Nora, jika awak mahu bertahan, ambil kunci itu dan buangnya ke lautan Pasifik. Bakar ia. Musnahkan ia. K2K adalah raksasa. Awak tidak boleh melawan mereka. Saya berhenti pada baris terakhir. Dakwah ditekan dalam-dalam ke kertas, ditulis dengan tergesa-gesa. Tetapi jika awak memutuskan untuk mencari saya, mulakan di tempat kita pertama kali bertemu. Saya mendongak. Tempat kami pertama kali bertemu, sebuah kedai kopi indie yang usang di Bukit Bintang 3 tahun yang lalu pada petang hujan di Kuala Lumpur. Saya menutup buku nota. Apartmen kini cerah. Masih dalam runtuhan, Faris masih tiada. Tetapi untuk pertama kali sejak lampu padam, saya tidak berasa sepenuhnya hilang. Dia telah meninggalkan jejak untuk saya. Saya berdiri dan mengambil blok logam itu. Ia terasa berat dan sejuk. Fikiran itu sangat jelas. Jika saya membuangnya ke laut, saya mungkin akan hidup. Tetapi saya tidak akan tahu apa yang berlaku kepada suami saya. Saya memandang buku nota itu sekali lagi. Tetapi jika awak memutuskan untuk mencari saya menghembus nafas perlahan. 3 tahun yang lalu, saya jatuh cinta dengan lelaki ini kerana dia selalu melakukan perkara yang betul, walaupun ia sukar. Mungkin kini giliran saya. Saya mencapai kunci kereta saya, menjatuhkan blok logam itu ke dalam beg tangan saya dan berjalan keluar pintu, melangkah ke koridor, matahari pagi menerangi tingkap di hujung koridor. Saya tahu bahawa pada saat ini, kehidupan normal saya telah mati. Pemburuan Faris baru sahaja bermula. Saya memandu keluar dari tempat letak kereta bawah tanah ketika bandar mula bangun. Jalan-jalan Kuala Lumpur yang biasa sudah dipenuhi dengan lalu lintas komuter awal di lebuh raya persekutuan. Kereta bersesak-sesak seperti sungai keluli yang bergerak perlahan. Semuanya kelihatan normal secara berterusan, tetapi di dalam kepala saya, dunia telah terbalik. Saya bukan lagi juruaudit korporat yang selamat seperti semalam. Di dalam beg toto kulit saya terletak sekeping perkakasan operasi rahsia yang suami saya telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri, dan di suatu tempat di bandar ini, lelaki sanggup membunuh untuk mendapatkannya kembali. Saya meletakkan kereta beberapa blok dari sebuah kedai kopi kecil yang terletak di jalan tepi di Bukit Bintang. Tempat itu sudah lama. Papan tanda kayu pudar dimakan hujan bertahun-tahun. Tetapi bagi saya, ia adalah mercu tanda. 3 tahun lalu, saya bertemu Faris di sini.
Saya baru sahaja keluar dari seminar korporat yang menyedihkan di jalan yang sama apabila hujan lebat tiba-tiba. Saya masuk ke kafe ini untuk mengelak hujan. Faris sedang duduk di tepi tingkap dan kami memulakan perbualan tentang buku yang sedang dibacanya. Ia bermula dengan sangat mudah. Saya mematikan enjin dan merenung kedai itu. Jika Faris berkata, "Mulakan di tempat kita pertama kali bertemu. Dia telah meninggalkan sesuatu di sini." Saya masuk. Loceng berbunyi seperti dulu. Putaran kipas siling yang perlahan menolak bau kopi panggang yang kaya melalui udara. Seorang barista tua, seorang lelaki berusia 60 dengan janggut kelabu, sedang mengelap kaunter. Dia mendongak, matanya tertumpu pada saya dan mengangguk perlahan. "Sila duduk," katanya perlahan. Saya memilih meja di tepi tingkap. Meja kami, jantung saya berdegup lebih laju. Saya memesan kopi hitam. Sambil menunggu, saya mengimbas bilik itu. Tiada apa-apa yang kelihatan janggal, tetapi saya tahu Faris tidak bermain permainan tanpa sebab. Lelaki tua itu membawa cawan itu dan meletakkannya. "Lama tidak nampak awak." Saya terkedip, terkejut. "Awak ingat saya?" Dia tersenyum ramah. "Kedai kecil. Kami ingat pelanggan tetap." Saya berdiam diri seketika sebelum memutuskan untuk mencuba nasib. "Tuan, adakah seorang lelaki tinggi berkacamata yang selalu duduk di sini membaca datang beberapa hari lalu?" Ekspresi barista itu sedikit mendung. "Suami awak?" Saya mengangguk. Dia bercakap perlahan. "Ya, dia ada di sini." Dada saya terasa sesak. "Dia datang 2 hari lalu." Saya mencondongkan badan ke hadapan. Adakah dia mengatakan apa-apa? Dia tidak menjawab serta-merta. Dia berjalan kembali ke belakang kaunter, membuka laci dan mengeluarkan sampul manila kecil. Dia kembali dan meluncurkannya melintasi meja. Dia beritahu saya, "Jika awak pernah melangkah melalui pintu itu sendirian, saya perlu memberikan ini kepada awak." Saya merenung sampul surat itu. "Nama saya, Nora," ditulis di atasnya dengan tulisan tangan Faris. Saya mengoyakkannya. Di dalamnya terdapat sekeping kertas kecil dan kunci tembaga. Bukan kunci berteknologi tinggi, hanya kunci gembok standard. Saya membuka kertas itu. 1 baris. "Kedai buku lama di Jalan Petaling, Lorong 27. Saya mengerutkan dahi. "Kedai buku." Mengapa Faris menyusun petunjuknya begini? Saya mendongak untuk bertanya kepada barista itu, tetapi dia sudah berundur ke bilik belakang. Menjelaskan bahawa dia sudah selesai bercakap, saya menyeluk sampul surat itu ke dalam beg tangan saya, meneguk kopi yang panas membakar, dan berdiri. Apabila saya sampai ke pintu, suara lelaki tua itu memanggil, "Cik." Saya berpaling. Dia memandang saya dengan kesedihan yang mendalam. "Rakan awak?" Dia kelihatan seperti mayat berjalan hari itu. Pegangan saya pada tombol pintu mengetat. Adakah dia mengatakan apa-apa lagi? Lelaki tua itu menggelengkan kepala. "Hanya satu perkara," katanya. Saya berdoa kepada Tuhan, dia tidak perlu mencari ini. Saya berdiri tergamam seketika, kemudian mengangguk tanda terima kasih dan berjalan keluar. Udara pagi segar. Saya duduk di dalam kereta saya, tetapi tidak menghidupkan enjin. Saya mengeluarkan telefon saya dan melihat mesej dari Izwan K2K Corporation, Damokles. Kepingan-kepingan itu mula bersatu. Faris tahu mereka semakin hampir. Dia telah menyediakan jejak serbuk roti ini, mengetahui bahawa dia akan ditangkap. Saya menghidupkan kereta dan memandu terus ke Jalan Petaling. Kedai buku lama itu terletak di antara sebuah bar usang dan tanah kosong, kelihatan seperti peninggalan dari tahun 90-an. Papan tanda kayunya reput, tingkapnya kotor. Saya menolak pintu terbuka, serta-merta dihujani bau kertas reput dan habuk. Rak buku setinggi siling dipenuhi dengan ribuan buku yang dilupakan. Seorang lelaki tua sedang tidur di belakang kaunter. Saya berjalan terus ke lorong 27. Jantung saya berdebar kencang. Lorong 27 dipenuhi dengan buku teks sains dan kejuruteraan yang ketinggalan zaman. Saya mula menarik buku-buku dari rak. Tiada apa-apa. Buku ke-10, buku ke-20, kemudian buku ke-27 dari kiri. Sebuah buku kulit keras kain biru besar tentang fizik termodinamik. Saya menariknya keluar. Ia sangat ringan. Saya membuka kulitnya. Halaman-halaman telah dilubangkan. Tersarang di tengah-tengah potongan itu adalah pemacu USB micro. Saya merenungnya. Faris bukan hanya meninggalkan kunci. Dia meninggalkan data. Saya mencubit pemacu USB di antara jari-jari saya. Tepat pada saat itu, lantai berkeriut di belakang saya. Jadi,
Awak menjumpainya. Suara seperti ais yang retak. Darah saya membeku. Saya memalingkan kepala. 3 lelaki berkot parit gelap sedang berdiri di hujung lorong. Lelaki di tengah melangkah ke hadapan. Di tangannya ada sekeping gambar. Gambar saya, Nora, katanya dengan lancar. Kami mencari awak sepanjang pagi. Saya menggenggam USB di penumbuk saya. Jantung saya hampir meletup. Dia tersenyum, senyuman reptilia yang mati. Jangan panik, kami cuma nak berbual. Saya tahu betul jenis orang mereka. Mereka tidak berbual. Saya mengundur perlahan. Belakang saya terlanggar rak buku di sebelah kiri saya. Lorong itu menuju lebih dalam ke labirin kedai. Lelaki itu membaca bahasa tubuh saya. Awak tidak akan ke mana-mana, katanya. Kedua-dua lelaki di belakangnya bergerak keluar, menghalang lorong-lorong bersebelahan. Mereka memerangkap saya. Saya melayangkan mata saya ke sekeliling. Kedai itu adalah labirin yang sesak, rak-rak buku menjulang tinggi di atas kepala saya, tetapi itu bermakna ada kawasan buta. Saya menarik nafas dalam, berpura-pura melangkah ke kanan, kemudian berpusing ke kiri dan berlari menyusuri koridor sempit di antara rak-rak. Tangkap dia, ketua itu menyalak. Kasut bot tempur berat menderu di atas lantai kayu di belakang saya. Kedai itu adalah sarang tikus. Saya berpusing di 2 penjuru. Buku-buku berjatuhan dari rak ketika saya melaluinya. Dia pergi ke belakang. Saya menggenggam USB erat. Jika mereka menangkap saya, Faris pasti akan mati. Dan saya juga. Saya berlari ke dinding belakang dan menemui jalan buntu. Panik melonjak, bunyi tapak kaki semakin hampir. Saya melihat ke kanan, sebuah pintu kayu kecil yang mengelupas, mungkin almari penyimpanan. Saya menekan berat badan saya pada pemegang. Ia terbuka. Saya menyelam masuk dan menutupnya rapat, mengunci selak. Ia adalah almari bekalan kecil yang penuh dengan kotak-kotak kadbod. Sebuah mentol malap berdengung di atas kepala. Saya menekan belakang saya ke pintu, menahan nafas. Di luar, langkah kaki yang berat berhenti mendadak. Dia masuk ke sini. Sebuah suara menggeram. Saya mengimbas bilik itu. Tiada pintu belakang, tetapi tinggi di dinding, kira-kira setinggi bahu, terdapat tingkap pengudaraan kecil. Saya menyeret sebuah kotak buku berat ke atas, memanjat dan membuka selak. Tingkap itu terbuka ke lorong. Saya melompat keluar, siku saya tercalar pada bata. Sebaik sahaja kaki saya mencecah asfalt basah lorong itu. Bunyi dentuman besar bergema dari dalam almari. Mereka telah menendang pintu masuk. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya berlari menyusuri lorong, keluar ke jalan kaki yang sesak berhampiran pasar seni. Pelancong, komuter, trek penghantaran, kekacauan kota menelan saya. Saya bergerak ganas melalui orang ramai, melanggar bahu, tetapi beberapa saat kemudian, saya menoleh ke belakang dan melihat salah seorang lelaki itu keluar dari lorong. Matanya mengimbas orang ramai dan tertumpu pada saya. Dia mula menolak orang ramai ke tepi, berlari mengejar saya. Saya melintas jalan di persimpangan yang sibuk, hon berbunyi nyaring, tayar berdecit ketika sebuah truk penghantaran menekan brek, hampir melanggar saya. Saya tidak berhenti. Saya berlari ke tingkat bawah pasar. Labirin gerai-gerai artisan dan penjual ikan. Bunyinya memekakkan telinga. Orang ramai menjerit antara satu sama lain, bau ikan mentah dan hujan. Saya mengelak sebuah gerai buah-buahan. Hei, hati-hati. Seorang penjual menjerit. Saya menoleh ke belakang. Lelaki itu masih datang, tanpa henti. Saya membelok tajam ke kiri menyusuri koridor sempit yang dipenuhi gerai kain dan kraf. Tiba-tiba, sebuah tangan keluar dan menarik saya di belakang tirai baldu tebal. Saya tersentak, tetapi sebuah tangan menutup mulut saya. Seorang wanita tua dengan mata tajam meletakkan jari ke bibirnya. Senyap, dia berbisik. Beberapa saat kemudian, bunyi tapak kaki berat lelaki itu berlari melepasi gerai kami. Dia memperlahankan langkah, melihat sekeliling, keliru dan terus berlari ke arah pintu keluar. Wanita itu perlahan-lahan melepaskan saya. Dia mengeluh. Lelaki-lelaki itu mengejar awak, saya mengangguk, termengah-mengah. Awak kenal mereka? Dia menggelengkan kepala. Tidak, tetapi saya tahu masalah bila saya melihatnya. Terima kasih, saya terengah-engah. Dia memandang saya dengan tegas. Awak perlu keluar dari sini, sayang. Saya menunggu sehingga saya pasti keadaan selamat sebelum menyelinap keluar dari belakang pasar. Jantung saya masih berdebar kencang. Saya membuka tangan saya. Pemacu USB masih ada di sana, licin dengan peluh. Saya menghela nafas perlahan. Tetapi saya tahu ini belum berakhir.
Jika mereka menemui saya di kedai buku, mereka sedang mengesan pergerakan saya. Saya tidak boleh pulang ke rumah. Mereka akan menunggu. Saya memerlukan tempat yang selamat, tempat dengan komputer yang selamat untuk memecahkan pemacu ini. Tempat yang tiada siapa akan sangka. Izwan, rakan keselamatan siber saya. Jika ada sesiapa di bumi yang boleh membuka pemacu ini tanpa mencetuskan perangkap, itu adalah dia. Saya memanggil teksi di Jalan Sultan Ismail. Universiti Malaya, saya memberitahu pemandu. Apabila teksi bergabung dengan lalu lintas, saya tenggelam di tempat duduk belakang. Buat pertama kali dalam hidup saya, bandar ini terasa sangat luas dan sangat mematikan. Teksi berhenti di jalan yang sunyi berpokok di sekitar Universiti Malaya. Saya membayar pemandu dan keluar. Kawasan kejiranan itu penuh dengan rumah gaya kraf lama, kebanyakannya didiami oleh pelajar paskasiswazah dan penyendiri teknologi. Matahari lewat petang melontar bayang-bayang panjang yang terdistorsi di atas turapan, tetapi saraf saya masih tegang. Izwan tinggal di hujung jalan buntu. Kami pergi ke kolej bersama. Dia adalah hantu dalam talian, seorang introvert yang kini bekerja sebagai penguji penembusan peringkat tinggi untuk gergasi teknologi di lembah Silikon. Jika ada kunci pada USB itu, Izwan adalah kuncinya. Saya berjalan ke pintu hadapan rumahnya yang kelabu dan biasa. Saya mengetuk 3 kali. Seminit kemudian, kunci pintu berbunyi. Izwan berdiri di sana dengan hoodie dan seluar jeans yang pudar, menolak cermin matanya ke hidung. Dia kelihatan benar-benar terkejut. "Nora, boleh saya masuk?" Dia melihat ke jalan, paranoia dia mula muncul, kemudian menarik saya masuk dan mengunci kunci pintu yang berat di belakang kami. "Apa yang berlaku ni?" "Awak tak pernah datang. Saya tidak membuang masa." Saya mencapai beg saya, mengeluarkan USB micro dan menjatuhkannya di pulau dapurnya. "Faris diculik." Izwan tergamam. "Apa?" Saya memberinya versi ringkas yang padat. Bilik yang dibalut plastik. Orang-orang K2K memecah masuk pintu saya, kejar-mengejar di pasar seni dan USB ini. Wajah Izwan pucat lesi. Dia memandang pemacu kilat itu, seperti bom tangan hidup. "Nora, adakah awak tahu apa ini mungkin?" "Saya tak tahu." Saya memandang matanya, tapi saya tahu ia dikaitkan dengan Damokles. Izwan terdiam. Dia perlahan-lahan menarik kerusi bar dan duduk. "Damokles bukan gurauan, Nora." "Awak tahu apa itu?" Dia mengangguk muram. "Dalam dunia infosek, ia adalah legenda bandar." "Legenda bandar?" Izwan mengetuk kaunter. Desas-desus mengatakan ia adalah pintu belakang kewangan Omni Arah. Jika seseorang memegang kunci induk, mereka boleh memintas penyulitan perbankan global. Mereka boleh memanipulasi pasaran saham, menguras dana kekayaan negara atau menjatuhkan ekonomi seluruh negara dengan satu ketikan kekunci. Rasa seram sejuk menjalar di belakang saya. Faris telah mengatakan ia boleh mengubah keseimbangan kuasa jika K2K sebenarnya adalah arkitek di sebalik Damokles. Izwan meneruskan. "Maka, Faris diculik masuk akal sepenuhnya." Saya menolak USB ke arahnya. "Boleh awak buka?" Izwan merenung saya. "Nora, jika ini adalah kod sumber Damokles yang sebenar, kita sedang memegang bahan radioaktif." "Faris ada di luar sana," saya berkata. Suara saya dingin dan keras. "Dia mungkin sedang diseksa sekarang untuk menyerahkan pemacu ini." Izwan tidak berkata apa-apa. "Ini satu-satunya petunjuk saya, Izwan." Dia menghela nafas panjang dan berat. "Baiklah." Dia berdiri dan berjalan ke stesen kerjanya di sudut ruang tamu. Ia adalah kekecohan server, kabel dan 3 monitor melengkung besar. Dia mengambil komputer rebooting pad yang usang dari laci. Saya guna mesin terpencil, tiada kad Wi-Fi, tiada Bluetooth. Jika ada penjejak atau cecacing perisian jahat yang mengeksekusi sendiri pada ini, ia tidak boleh menghantar pulang. Dia mencolokkan pemacu itu. Skrin menyala, satu folder muncul. Nama DMC Damokles. Izwan bergumam. Dia membuka folder itu. Di dalamnya terdapat 3 fail. Video MP4, fail pangkalan data yang disulitkan, dan dokumen teks. Izwan membuka video itu terlebih dahulu. Wajah Faris muncul di skrin. Dia sedang duduk di hadapan dinding putih kosong, kelihatan letih. Suaranya dalam dan serius. "Nora, jika awak menonton ini, keadaan sudah menjadi teruk." Saya menggenggam tepi meja. Faris meneruskan, "Pemacu ini mengandungi serpihan protokol Damokles."
Ia tidak cukup untuk menjadikan sistem itu senjata, tetapi ia cukup untuk membuktikan secara matematik bahawa ia wujud. Izwan memandang saya. Saya mengangguk kepadanya untuk membiarkan ia dimainkan. K2K akan menggeledah bandar untuk mendapatkan ini kembali, Faris berkata kepada kamera. Tetapi awak perlu faham jika mereka berjaya, ia bukan hanya tentang wang, ia tentang pemerasan global. Ia adalah tindakan perang. Bilik itu sunyi, kecuali bunyi dengungan server Izwan. Faris memandang terus ke lensa. Nora, saya sangat menyesal kerana membawa ini ke depan pintu kita, tetapi saya kenal awak. Saya tahu awak akan membuat keputusan yang betul. Video berakhir. Izwan memusingkan kerusinya. Nora, adakah awak faham skala ini? Saya merenung skrin hitam, melihat wajah Faris terbakar di retina saya. Saya faham satu perkara. Apa? Saya menggenggam penumbuk saya. Saya perlu mencari dia. Izwan mengeluh, menyisir rambutnya. Masalahnya, kita tak tahu ke mana mereka membawanya. Saya menunjuk ke skrin. Ada fail data yang disulitkan. Jawapannya mungkin ada di situ. Izwan mengangguk. Penyulitan yang kuat, tetapi beri saya masa. Saya boleh memecahkan lapisan luar secara paksa. Berapa lama? Dia tersentak. Beberapa jam. Minimum. Lakukan. Izwan kembali ke papan kekunci. Baris-baris kod mula mengalir di monitor dalam kabur hijau dan putih. Saya duduk di kerusi di belakangnya, melihat cahaya skrin memantul di dinding. Fikiran saya tunggal. Faris sedang menunggu, dan masanya semakin suntuk. Ruang tamu Izwan disinari cahaya hijau kebiruan yang tajam dari 3 monitor besar. Rentetan kod alfanumerik melayang di skrin seperti air terjun data, menerangi wajahnya yang sangat fokus. Ketukan mekanikal papan kekuncinya berbunyi seperti mesingan yang tidak pernah kehabisan peluru. Saya duduk di sofa di belakangnya. Tangan saya digenggam rapat sehingga buku jari saya sakit. Dengan setiap minit berlalu, beban di dada saya semakin berat. Di luar, Kuala Lumpur terus berdenyut tanpa peduli. Lalu lintas, siren, orang ramai menjalani kehidupan normal. Tetapi di dalam bilik ini, saya terasa seperti berdiri di atas ranjau darat, menunggu bunyi klik. Izwan tiba-tiba berhenti menaip. Dapat! Saya melompat dari sofa. Awak dah pecahkan. Bukan keseluruhan muatan, katanya, melaraskan cermin matanya. Tapi saya pecahkan partition pertama. Peta digital berkelip di monitor tengah. Izwan menunjuk ke sekumpulan koordinat merah yang berkelip di sektor selatan bandar. Lihat sini. Saya mencondongkan badan. Peta itu zoom ke petak perindustrian besar betul-betul di tepi pantai. Itu kawasan pelabuhan Klang lama. Saya berkata, mengecilkan mata. Kenapa di sana? Fail yang dinyahsulitkan memuntahkan jejak GPS, Izwan menjelaskan. Dia menaip arahan lain yang melapisi imej satelit beresolusi tinggi. Sebuah gudang maritim yang ditinggalkan muncul. Bumbung keluli bergelombang berkarat coklat, dikelilingi oleh asfalt retak dan rumpai yang tumbuh meliar. Lihat dengan teliti, Izwan berkata, menunjuk pen ke skrin. Laluan satelit ini dari 3 hari yang lalu. Saya mencondongkan badan lebih dekat. Diparkir rapat di sisi buta gudang itu, terdapat 3 truk semi tanpa tanda hitam dan sebuah SUV hitam. Sebuah gudang pelabuhan yang ditinggalkan dengan konvoi diparkir di belakang. Izwan berkata dengan datar, itu tapak hitam. Jantung saya berdebar kencang. Dia ada di sana. Izwan mendongak memandang saya. Nora, jangan buat kesimpulan terburu-buru. Bukan kebetulan, saya berkata, suara saya keras. Faris meninggalkan koordinat itu atas sebab tertentu. Izwan bersandar di kerusinya. Jika K2K menahannya di sana, ini adalah kubu. Kalau begitu, kita perlu pergi ke kubu itu. Izwan merenung saya seperti saya sudah hilang akal. Nora, itu skuad pembunuh korporat yang mengendalikan tapak hitam. Kami 2 orang awam. Saya menaip untuk sara hidup dan awak mengaudit lembaran kerja. Saya merenung kembali, tidak berkelip. Dan Faris adalah suami saya. Izwan menahan pandangan saya. Dia tahu saya tidak akan berundur. Jika saya perlu berjalan ke pelabuhan Klang sendirian dengan kunci tayar, saya akan melakukannya. Selepas keheningan yang lama dan menyakitkan, Izwan menghela nafas berat dan mengumpat perlahan. Baiklah. Dia membuka tingkap lain diriknya. Tetapi jika kita melakukan ini, kita melakukannya mengikut cara saya. Dia membuka pelan lantai kemudahan pelabuhan Klang. Gudang ini mempunyai 3 pintu masuk. Dok pemuatan utama, pintu akses tepi pantai dan lorong utiliti untuk truk servis.
Dia membulatkan lorong utiliti. Dok utama akan dijaga. Kita dekati dari sisi buta. Saya mengangguk. Saya ada drone taktikal, Izwan berkata. Berjalan ke kotak pelicin logam di sudut. Saya mengangkat kening. Awak ada drone taktikal. Izwan tersenyum tanpa humor. Apabila awak dibayar untuk memecah masuk kemudahan korporat yang selamat secara digital, kadang-kadang awak perlu lihat bagaimana keselamatan fizikal itu. Ketegangan di dalam bilik menyesakkan, tetapi rancangan itu mula terbentuk. Izwan menarik pemacu USB dari komputer riba yang terasing dan menjatuhkannya ke dalam beg Faraday. Muatan utama masih terkunci, tetapi data GPS itu nyata. Adakah awak rasa Faris tahu mereka akan menangkapnya? Saya bertanya. Ya, Izwan berkata, menutup zip beg galas taktikalnya. Dia tinggalkan ini sebagai jejak serbuk roti. Suar kecemasan. Saya teringat wajah Faris dalam video itu. Saya tahu awak akan membuat keputusan yang betul. Dia percaya saya akan datang mencarinya. Izwan mengeluarkan jaket penahan angin gelap dan melemparkannya kepada saya. Pakai ini. Ketika saya memakai jaket itu, dia memandang saya dengan serius. Nora, dari saat kita melangkah keluar dari rumah ini, peraturan berubah. Kita menceroboh tapak hitam yang dikendalikan oleh askar upahan yang tidak meninggalkan saksi. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya tahu awak tidak takut. Saya teringat darah yang berselerak di lantai ruang tamu saya. Saya teringat lelaki-lelaki yang memburu saya melalui pasar seni. Saya ketakutan sejak semalam, saya berkata perlahan. Tetapi jika saya tidak melakukan ini, saya akan menjadi pengecut seumur hidup saya. Izwan mengangguk sekali. Baiklah, mari bergerak. Kami menyelinap keluar dari pintu belakang dan masuk ke SUV elektrik Izwan yang senyap. Kami memandu ke selatan di lebuh raya Persekutuan, keluar ke kawasan perindustrian usang Pelabuhan Klang. Tiada seorang pun dari kami bercakap. Satu-satunya bunyi adalah dengungan tayar di atas turapan basah. Saya merenung keluar tingkap ke dalam kegelapan. Di suatu tempat di dalam kotak logam berkarat itu, Faris sedang menunggu atau berdarah atau lebih teruk lagi. Saya menggenggam pemegang pintu. Izwan mematikan lampu hadapan ketika kami membelok ke jalan akses berlubang berhampiran pelabuhan. Kita sudah sampai. Nadi saya berdegup kencang di telinga saya. Malam ini adalah malamnya. Semuanya berakhir di sini. Izwan memarkir SUV-nya di belakang timbunan kontena perkapalan reput kira-kira 200 ela dari gudang. Dari sudut pandang kami, struktur keluli bergelombang besar itu menjulang tinggi dalam kegelapan, terletak betul-betul di tepi lautan Pasifik. Kawasan itu telah dinonaktifkan bertahun-tahun yang lalu. Pada siang hari, ia adalah bandar hantu. Pada waktu malam, ia adalah tanah perkuburan. Angin bertiup dari air, membawa bau masin air laut, bahan api diesel dan besi yang teroksida. Izwan mematikan enjin dan berpaling kepada saya. Duduk rendah. Ikut jejak saya. Saya mengangguk. Dia membuka beg galasnya dan mengeluarkan drone sebesar pinggan makan. Dia meletakkannya di atas bonet kereta dan menghidupkannya. Rotor berdengung hidup. Hampir tidak berbisik. Ia ada pengimejan thermal flare. Izwan bergumam. Matanya tertumpu pada tablet yang diubah suai. Mari lihat jumlah orang. Drone itu naik ke udara, lenyap ke langit malam dan meluncur senyap ke arah gudang. Izwan mengendalikan kayu kawalan dengan ketepatan seperti pemain permainan. Saya menunduk di sebelahnya, memerhati suapan termal di skrin. Kenderaan. Izwan mencatat. Saya melihatnya. 3 tanda panas bersinar terang dari SUV yang diparkir berhampiran teluk pemuatan utama, menurunkan altitude. Izwan berkata. Kamera itu menyapu ke bawah. Di luar teluk pemuatan, 2 tanda panas manusia bersinar oranye terang. Seorang sedang menghisap rokok. Seorang lagi mempunyai senapang disandang di dada. 2 sasaran di pintu utama, bersesenjata berat. Izwan berbisik. Dia menerbangkan drone mengelilingi perimeter ke arah tepi pantai. Terdapat pintu kargo gulung besar yang dikunci dari dalam, tetapi di sebelahnya terdapat pintu kaki tangan keluli standard. Izwan mengezum masuk kamera termal, tiada tanda panas. Pintu utiliti jelas. Saya merenung skrin. Itu jalan masuk kita. Izwan membawa drone naik tinggi dan meletakkannya dalam pola penahanan automatik. Pasti ada lebih banyak lagi di dalam. Kalau mereka sedang soal siasat Faris, mereka akan berada di bilik bawah tanah atau pejabat yang kedap bunyi. Bilik bawah tanah? Saya menelan ludah. Macam mana?
Gudang pelabuhan lama, sentiasa ada bilik bawah tanah utiliti atau tempat simpanan ribut, Izzuan berkata, mengemas pengawal. Jika mereka menyakitinya, di situlah mereka akan melakukannya. Mari pergi, saya berkata. Kami meninggalkan kenderaan dan bergerak senyap melalui rumput basah yang tumbuh melia, bersembunyi di dalam bayang-bayang gelap yang dilemparkan oleh kontena-kontena perkapalan yang ditinggalkan. Setiap langkah terasa sangat kuat. Apabila kami sampai ke dinding logam berkarat gudang itu, Izzuan mengangkat penumbuk. Kami membeku. Dia mengintai di sekeliling sudut. Jelas, kami menyelinap ke pintu kaki tangan keluli. Kunci pintu kelihatan berat. Industri. Izzuan mengeluarkan pistol kunci automatik yang licin dari jaketnya. Berundur. Dia memasukkan jarum ke dalam lubang kunci dan menekan picu. Ia berdengung seperti lebah mekanikal. 5 saat kemudian, bunyi gedebuk berat bergema. Selap pintu terbuka. Izzuan membuka pintu perlahan-lahan. Gelap gelita di dalamnya. Dia menghidupkan lampu pen, melindungi sinaran dengan jari-jarinya. Kami melangkah masuk ke dalam ruang bergema yang besar. Rak keluli berkarat yang menjulang tinggi kelihatan seperti rangka. Peti kayu disusun secara tidak teratur. Di kejauhan, cahaya tumpah keluar dari bawah pintu pejabat yang berat. Izzuan mematikan lampu. Bingo. Kami merangkak ke hadapan, menyelinap di antara lorong rak keluli. Suara-suara yang diredam melayang dari bilik itu. Suara yang dingin dan memerintah bergema melalui dinding logam. Saya akan tanya awak sekali lagi. Di mana kuncinya? Jantung saya terhenti. Itu suara Faris yang menjawab, serak dan lemah. Saya dah beritahu awak, saya tidak tahu. Bunyi daging bertemu daging bergema kuat. Pukulan yang kejam. Saya menutup mulut saya dengan tangan untuk menahan diri daripada terkejut. Izzuan memegang bahu saya memegang kuat, memberi isyarat kepada saya untuk kekal diam. Kami menyelinap ke tepi tingkap pejabat. Tirai ditarik, tetapi ada celah separuh inci. Saya mengintai. Ada 4 lelaki di dalam bilik itu. 2 pengawal bersenjata di pintu. Seorang lelaki berkot sut bersandar di meja. Dan di tengah-tengah bilik, diikat ke kerusi keluli, adalah Faris. Wajahnya berdarah bengkak. Bajunya koyak dan berlumuran merah. Gelombang loya dan kemarahan melanda saya. Lelaki bersut itu berdiri. Saya tahu awak dilatih untuk melawan, tukang, katanya dengan lancar. Tetapi awak juga tahu kami mempunyai kesabaran yang tidak terhingga. Faris mengangkat kepalanya yang berat, darah menitis dari dagunya. Awak takkan pernah jumpa, Su itu tersenyum. Oh, kami akan. Dia membongkok beberapa inci dari wajah Faris. Ia hanya soal masa. Izzuan menarik saya kembali ke dalam bayang-bayang. Kita perlukan gangguan. Saya memandangnya dengan putus asa. Apa yang kita tunggu lagi? Ada 4 orang, Nora. Kalau kita pecah masuk pintu, kita mati. Tapi mereka menyeksanya. Izzuan menarik nafas dalam-dalam, otaknya ligat. Saya ada rancangan. Dia mencapai beg galasnya dan mengeluarkan peranti seperti bata dengan antena, penyekat EMP. Ia akan memutuskan pemutus litar tempatan dan menjerumuskan seluruh grid ini ke dalam kegelapan selama beberapa minit. Saya memandangnya. Apabila lampu padam, kita bergerak. Izzuan mengangguk. Dia menarik lampu suluh maglite berat dari tali pinggangnya dan menyerahkannya kepada saya. Kita masuk dengan pantas dan kuat. Saya menggenggam lampu suluh logam itu seperti belantan. Tiada masa lagi untuk takut. Izzuan menekan suis pada penyekat. Bunyi retakan tajam bergema dari kotak elektrik berdekatan. Serta-merta, gudang itu gelap gelita. Cahaya pejabat hilang. Kegelapan yang menyeluruh dan menyesakkan. Di dalam pejabat, seseorang menjerit, "Apa ni? Mana elektrik pergi?" Radio walkie-talkie berdesiran dengan statik. "Periksa pemutus litar. Sekarang." Izzuan mendesis. Kami menyerbu pintu. Izzuan tidak peduli dengan pemegang pintu. Dia melanggar pintu itu dengan bahu sambil berlari. Bam! Pintu terbuka. Kekecohan berlaku di dalam bilik yang gelap gelita itu. Pengawal-pengawal menjerit, meraba-raba mencari lampu suluh mereka. Lelaki bersut itu menjerit, "Kawal perimeter." Izzuan tidak teragak-agak. Dia melontar lampu taktikal berkelip strobo tepat ke muka pengawal terdekat. Denyutan cahaya yang menyilaukan itu mengelirukan lelaki itu, menyebabkannya terhuyung hayang ke belakang. Izzuan menerkam, menghantuk siku ke kerongkong pengawal itu. Lelaki itu tumbang. Pengawal kedua mengeluarkan pistolnya, tetapi kegelapan menghancurkan sasarannya.
Izwan menendang secara membuta tuli, menyapu kaki lelaki itu. Mereka jatuh ke lantai dalam keadaan kusut. Saya tidak peduli tentang pengawal. Saya berlari terus ke arah Faris yang diikat. Tangan saya menemui keluli sejuk kerusi itu, kemudian bahunya. Faris. Saya terbatuk. Suara saya menggeletar. Dia mengerang. Nora, awak tak patut ada di sini. Saya menarik pisau lipat dari jaket saya dan memotong zip pengikat di pergelangan tangannya dengan panik. Saya takkan tinggalkan awak. Pertempuran itu kejam. Tumbukan mengenai tulang dalam kegelapan. Lelaki bersut itu tiba-tiba menyala. Tahan mereka. Saya mendengar bunyi seretan pistol yang menakutkan. Jantung saya terhenti. Tiba-tiba, Izwan menyambar pengawal yang tumbang itu di vest dan melemparkannya terus ke arah lelaki bersut itu. Pistol itu melepaskan tembakan. Bang! Kilatan muncung pistol menerangi bilik dalam kilatan api kuning. Peluru itu memecahkan dinding plaster beberapa inci dari kepala saya. Zip pengikat putus. Faris bebas. Dia terhuyung-huyung berdiri, hampir rebah. Saya melilitkan lengannya di bahu saya, menanggung berat badannya. Boleh awak jalan? Saya akan cuba, dia berkata dengan gigi terketap. Mari bergerak. Izwan menjerit, menyambar pistol yang terjatuh dari lantai. Kami meluru keluar dari pejabat dan masuk ke dalam gudang yang gelap gelita. Cahaya lampu suluh mula memancar melalui kegelapan di hujung bangunan. Pengawal di luar telah mendengar bunyi tembakan. Di sana, sebuah suara melaung. Sebuah peluru terpantul dari tiang keluli betul-betul di sebelah kami, mengeluarkan percikan api. Saya tersentak, tetapi Izwan menolak kami ke hadapan, terus berlari. Kami menyusuri labirin rak dengan ingatan, berlari membabi buta ke arah pintu utiliti. Faris terengah-engah, terhuyung-huyung, tetapi adrenalin membuatnya terus bergerak. Dua lagi tembakan kedengaran, satu melubangkan sekeping kayu dari peti betul-betul di sebelah saya. Kami mencapai pintu kaki tangan keluli. Izwan membukanya dan kami keluar ke udara malam yang membeku. Kereta, pergi. Izwan menunjuk. Di belakang kami, pintu gudang terbuka. Ejen K2K berlari keluar ke rumput, mengangkat senjata mereka. Kami berlari seolah-olah nyawa kami bergantung padanya, kerana memang begitu. Faris hampir menyeret kakinya dan saya menariknya dengan sekuat tenaga. Kami mencapai SUV. Izwan membuka pintu belakang. Saya menolak Faris masuk dan melompat masuk mengikutinya. Izwan melompat ke tempat duduk pemandu, menghidupkan enjin dan memijak pedal minyak. Motor elektrik meraung. Tayar berpusing di rumput basah, kemudian mencecah asfalt. Ketika kami memecut di jalan akses, tembakan terakhir kedengaran. Peluru memecahkan cermin belakang. Izwan tidak berhenti. Kami memecut ke lebuh raya persekutuan, bergabung dengan ganas ke lalu lintas lewat malam, meninggalkan gudang di cermin pandang belakang. Kami telah melarikan diri di tempat duduk belakang. Faris terjelepak di atas kulit, terengah-engah mencari udara. Saya berpaling kepadanya, mengelap darah dari pipinya. Awak okey? Dia tersenyum lemah dan berdarah. Izwan terus memandang cermin. Adakah mereka dapat lokasi kunci itu dari awak? Faris menggelengkan kepala. Tidak, dia memandang saya. Nora, awak dapat USB tu? Saya menepuk poket saya. Saya ada. Kami menyah sulit sebahagian daripadanya. Izwan berkata dari depan. Cuma GPS. Faris menutup matanya, nafasnya kasar. Kalau begitu, mereka takkan berhenti memburu kita. Adakah data itu benar-benar apokaliptik? Saya bertanya. Faris membuka matanya, merenung bumbung kereta. Jika K2K mendapatkan semula Damokles, mereka boleh memonopoli grid kewangan bawah tanah separuh daripada negara G20. Izwan menghela nafas perlahan. Jadi, ia adalah bom nuklear yang dibuat dari kod. Faris memusingkan wajahnya yang lebam ke arah saya. Nora, awak perlu berundur. Tidak sama sekali, saya berkata serta-merta. Faris merenung saya. Kita dah terlalu jauh untuk berpatah balik sekarang. Saya berkata, suara saya mantap. Izwan ketawa kering dari tempat duduk pemandu. Dia lebih degil daripada yang awak sangka, kawan. Faris mengeluh. Campuran keletihan dan kelegaan. Kalau begitu, kita perlukan kesudahan. Kesudahan macam mana? Saya bertanya. Faris melihat keluar tingkap belakang yang pecah pada cahaya neon langit Kuala Lumpur. Kita perlu membuat Damokles menjadi sumber terbuka. Terbitkan data itu. Izwan sedikit terkejut sehingga menekan brek. Terbitkan?
Faris mengangguk. Itu satu-satunya cara untuk menetralkan K2K. Jika dunia memilikinya, senjata itu menjadi tidak berguna dan mereka tidak akan mempunyai sebab untuk membunuh kita. Saya faham serta-merta. Jika rahsia itu terbongkar, K2K akan berdepan dengan PDRM, Suruhanjaya Security Malaysia SC, dan agensi perisikan antarabangsa. Mereka tidak akan mempunyai sumber untuk memburu kami. Tetapi berbuat demikian bermakna mengisytiharkan perang terbuka ke atas sebuah syarikat rahsia berbilion ringgit. SUV itu memecut melalui jalan-jalan bercahaya di bandar. Di belakang kami, gudang pelabuhan Klang jauh di belakang, tetapi saya tahu perang sebenar baru sahaja bermula. SUV Izwan meluncur laju di jalan-jalan Kuala Lumpur yang bercahaya. Bandar pada waktu malam seperti biasa, kereta-kereta bergerak di atas asfalt basah, sungai tanpa henti lampu merah dan putih. Tetapi di dalam kenderaan kami, suasana tegang. Faris duduk di belakang, bersandar kuat pada tingkap. Wajahnya dipenuhi lebam dan luka, tetapi matanya lebih tajam sekarang. Saya menghulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Awak pasti tentang ini? Faris tahu apa yang saya maksudkan. Dia mengangguk perlahan, sengaja. Ini satu-satunya jalan keluar. Izwan terus memandang jalan di hadapan. Kalau kita bocorkan data ni, K2K akan jadi musuh nombor 1 global. Tepat sekali, Faris serak. Tapi sebelum kita boleh bocorkan, kita kena pecahkan penyulitan utama. Saya menunjukkan bagaimana dengan lapisan terakhir. Izwan mengangguk di cermin pandang belakang. Ia adalah hibrid kriptografi biometrik. Hanya Faris yang ada kunci rahsia. Faris memandang Izwan. Awak ada rig luar talian. Benar-benar terasing dari rangkaian. Izwan tersenyum ketat. Rumah saya dibina untuk ini. SUV itu membelok dari jalan-jalan utama dan menyelinap kembali ke jalan buntu distrik yang sunyi. Izwan mematikan lampu hadapan sebelum memarkir di hadapan rumahnya. Faris melihat keluar tingkap, mengimbas bayang-bayang. Kita tak boleh lama-lama di sini. Kenapa? Izwan bertanya, meletakkan kereta di gear parkir. Keupayaan isyarat K2K adalah grade ketenteraan. Mereka akan mengesan menara sel, mengendalikan kamera lalu lintas. Mereka akan sedar saya sudah tiada dan mula memburu grid. Rasa seram sejuk menjalar di belakang saya. Izwan membuka tali pinggang keledarnya. Kalau begitu kita kerja cepat. Kami tergesa-gesa masuk. Izwan serta-merta mengunci pintu, menurunkan langsir gelap tebal di setiap tingkap dan menghidupkan rak servernya. Faris, terminal itu milik awak, Izwan berkata, menunjuk ke komputer riba yang terasing dari rangkaian. Faris duduk, tersentak apabila tulang rusuknya yang lebam beralih. Dia mencolokkan USB ke dalam port. Dinding kod penyulitan yang huru-hara membanjiri skrin. Dia mula menaip, jari-jarinya pantas melayang di atas kekunci, walaupun dengan kecederaan. Damokles bukan hanya pangkalan data, Faris menjelaskan sambil bekerja. Ia adalah penggantian laluan kewangan aktif. Ia berinteraksi dengan rangkaian gentian gelap yang menghubungkan bank-bank utama, dana lindung nilai dan perbendaharaan berdaulat, dan bagaimana ia mengawal mereka. Izwan bertanya, menunduk di bahu Faris. Ia menyuntik kecairan hantu. Faris berkata, sesiapa yang memegang kunci induk boleh memalsukan trilion ringgit, meningkatkan pasaran secara buatan, atau mencetuskan kejatuhan kilat algoritmik. Saya berasa mual. Maksud awak dengan satu ketikan kekunci, mereka boleh menghapuskan sistem persaraan Malaysia atau memufliskan sesebuah negara. Izwan menghela nafas tajam. Tak hairanlah K2K nak kuburkan kita. Kod yang bergulir di monitor tiba-tiba terhenti. Sebuah gesaan muncul. Faris menaip rentetan 64 aksara dari ingatan dan menekan enter. Sebuah tertingkap baru muncul. Izwan mencondongkan badan. Ya Allah, kita dah masuk. Skrin dipenuhi dengan ribuan fail, gambar rajah seni bina kod, senarai institusi kewangan yang terjejas, dan lejar transaksi dark pool haram yang telah dilaksanakan K2K untuk membina empayar mereka. Mata Izwan melayang-layang pada data. Ya Tuhan, Nora, kalau ini tulen, K2K dah memanipulasi ekonomi global selama sedekat. Faris mengangguk muram. Sebab itulah saya mencuri kunci keselamatan fizikal sistem itu. Ke mana kita hantar? Izwan bertanya. Meluncur ke kerusi utamanya, media utama, Faris mengarah tanpa ragu-ragu. The Star, New Straits Times, Malaysia Kini, bahagian siber PDRM dan Suruhanjaya Security.
Jari-jari Izwan menari di atas papan kekuncinya. Saya perlu menghantarnya melalui rangkaian Tor Onion dan memantulkan IP melalui puluhan proksi supaya mereka tidak dapat mengesan muat naik itu. Saya merenung skrin ketika Izwan menyusun fail-fail itu menjadi arkib zip besar. Setiap saat terasa seperti sejam. Faris tiba-tiba berpaling ke arah saya. Nora, saya memandangnya. Saya minta maaf, dia berbisik. Saya menggelengkan kepala. Jangan cakap macam tu. Dia memandang lantai. Saya seret awak ke zon perang. Saya memicit bahunya. Awak tak seret saya. Saya masuk sendiri. Faris mendongak. Ketegangan di matanya sedikit melembut. Muat naik dimulakan. Izwan mengumumkan. Dia menekan kekunci terakhir. Bar kemajuan muncul di skrin. Berdesir. Bilik itu sunyi sepi, kecuali bunyi kipas penyejuk server. Tiba-tiba, Izwan melonjak dari kerusinya. Celaka. Saya terkejut. Apa? Izwan menunjuk ke monitor sekanda yang memaparkan trafik rangkaian. Seseorang sedang menguji firewall saya secara agresif. Faris berdiri, rahangnya ketat. Itu K2K. Jari-jari Izwan terbang. Mereka dah jumpa kita. Putuskan. Kalau mereka putuskan sambungan sebelum muatan sampai ke server, habislah. Izwan menjerit, menaik panik untuk mengalihkan lebar jalur. Saya memandang Faris. Kita kena kekalkan sambungan. Izwan melihat ke pintu depan yang diperkuat. Mereka mungkin datang secara fizikal. Putuskan. Jantung saya berdebar kencang seperti burung dalam sangkar. Dari jalan di luar, bunyi menderu enjin SUV berat yang jelas kedengaran mendekat, kemudian berhenti secara tiba-tiba di hadapan rumah. Izwan mencarut dengan kuat. Mereka dah sampai. Faris memandang saya. Maksudnya jelas. Jika mereka memecah masuk pintu sebelum muat naik selesai, kami mati dan rahsia itu mati bersama kami. Cepat. Cuma beberapa saat lagi. Izwan menjerit ke monitor. Bunyi tapak kaki bot tempur yang berat menderu di beranda hadapan. Bang, sebuah ram kinetik besar menghentam pintu depan. Engsel menjerit. Izwan mencengkam tepi mejanya. Cepat, cepat, bang. Bingkai pintu berkecai. Kayu retak seperti tembakan. Skrin berkelip hijau. Muat naik selesai. Data diedarkan. Izwan terduduk di kerusinya, menghela nafas lega. Ia dah keluar. Pada saat itu juga, pintu depan yang diperkukuh meledak terbuka. 4 lelaki berpakaian taktikal menyerbu masuk ke ruang tamu. Senapang serbu diacukan. Faris memandang ketua itu, senyuman tenang dan berani melintasi wajahnya yang berdarah. Awak dah terlambat. Izwan memandang saya. Nora, dunia baru sahaja tahu. Di luar, bergema di jalan-jalan sunyi di U District. Siren polis mula kedengaran di kejauhan. Paket data telah mencetuskan amaran persekutuan automatik. Berita itu tersebar. Bandar itu mula menyedari. Dunia mula menyedari. Permainan K2K sudah berakhir. Sebaik sahaja pasukan taktikal memecah masuk pintu hadapan rumah Izwan, bunyi siren PDRM Kuala Lumpur yang melengking memecah keheningan kejiranan. Bunyi yang memekakkan telinga itu memecahkan ketegangan yang menyesakkan di dalam bilik. Lampu merah dan biru yang berkelip-kelip memantul di dinding, menghasilkan kesan strop yang panik di wajah-wajah ejen K2K. Ketua pasukan terdiam, senapangnya separuh terangkat. Dia melirik ke bahunya ke arah jalan, serta-merta menyedari perubahan dinamik yang dahsyat. Mundur, dia menyalak, tetapi sudah terlambat. Dari kedua-dua hujung jalan buntu, kereta peronda polis dan kenderaan SUV FBI tanpa tanda telah mengepung blok itu. Sebuah megafon polis memotong udara malam, mengarahkan semua orang di dalam rumah untuk menjatuhkan senjata mereka dan keluar dengan tangan di atas. Bilik itu jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan, lumpuh. Ejen itu merenung kami, matanya membara dengan kebencian, tetapi dia tahu kebenarannya. Beberapa minit yang lalu, mereka adalah pemangsa utama. Kini mereka adalah mangsa yang terperangkap. Faris berdiri di sebelah saya, posturnya benar-benar tenang. Walaupun wajahnya lebam, senyuman tipis di bibirnya memberitahu saya bahawa mimpi ngeri itu akhirnya berakhir. Izwan mengangkat tangannya perlahan-lahan. Kami tidak bersenjata. Lelaki-lelaki K2K mula berundur. Beberapa daripada mereka meluru ke pintu belakang hanya untuk disambut oleh jeritan pegawai SWAT yang mengawal perimeter. Berhenti di situ. Satu tembakan amaran memecah keheningan langit malam. Dalam beberapa minit, semuanya berakhir.
Ejen-ejen itu dilucutkan senjata dan dibuang ke atas rumput dengan pengikat zip. Polis bersenjata berat membanjiri rumah Izwan, membersihkan setiap bilik. Seorang detektif kanan masuk ke ruang tamu, menghunus senjatanya. Adakah kalian bertiga baik-baik saja? Faris mengangguk. Kami baik-baik saja. Saya melihat keluar pintu depan yang pecah. Langit di timur mula bertukar ungu pucat, lebam, fajar menyingsing. Selepas malam yang terasa seperti keabadian setempat, matahari akhirnya terbit. Izwan terduduk di sofanya, menghela nafas panjang, letih. Nah, dah selesai, saya melihat monitor komputer. Data Damokles telah tersebar, sindiket berita antarabangsa, pengawal selia Wall Street dan unit jenayah siber persekutuan memiliki keseluruhan kes itu. Dalam beberapa jam, dunia akan terguncang dengan pendedahan itu. Faris berjalan ke tingkap, memerhati matahari terbit. Semuanya berubah hari ini. Saya berjalan dan berdiri di sebelahnya. Awak ada sebarang penyesalan? Faris terdiam seketika. Kemudian dia menggelengkan kepala. Tidak, dia berpaling memandang saya. Satu-satunya penyesalan saya adalah meletakkan awak dalam kesukaran. Saya tersenyum kecil. Kalau awak tidak, saya tidak akan tahu betapa kuatnya saya sebenarnya. Faris ketawa perlahan. Dari sofa, Izwan mengangkat tangan. Saya rasa saya akan bercuti sebulan selepas ini. Mungkin pergi ke Langkawi. Saya memandang kepadanya. Cuma sebulan? Izwan mengangkat bahu. Jadikan 2. Buat pertama kali dalam 48 jam, graviti yang menekan di dalam bilik terangkat. Sejam kemudian, kami diiringi ke pejabat lapangan PDRM di bandar untuk memberi kenyataan. Taklimat itu sangat meletihkan, tetapi naratifnya tidak dapat disangkal. K2K terbongkar. Fail Damokles mencetuskan serbuan persekutuan segera ke atas pejabat-pejabat korporat di seluruh negara. Empayar kewangan gelap yang mereka bina dibawa ke cahaya terang pendakwaan persekutuan. Sebuah monolit yang tidak dapat dikalahkan telah ditumbangkan. 3 hari kemudian, Faris dan saya akhirnya kembali ke apartmen kami di Chowkit. Ruang tamu masih menyimpan parut pencerobohan rumah. Meja kopi hancur berkecai, dinding berlubang dan permaidani Parsi rosak. Tetapi dengan matahari pagi menembusi tingkap tinggi, kemusnahan terasa kurang seperti tragedi dan lebih seperti bab yang ditutup. Faris berdiri di tengah-tengah bilik, melihat kekacauan itu. Saya rasa kita perlu ubah suai. Saya ketawa perlahan. Cuma apartmen? Dia mengangkat bahu, memeluk saya. Mungkin kita ubah suai seluruh hidup kita. Saya bersandar di dadanya. Selepas semua yang berlaku, saya menyedari kebenaran yang mendalam. Ada krisis yang mengancam untuk menghancurkan dunia kita. Tetapi kadang-kadang hanya melalui survival kehancuran itulah kita benar-benar memahami nilai hidup kita, keperluan kebenaran dan kedalaman orang yang kita sayangi. Faris memegang tangan saya. Di luar tingkap, bandar Kuala Lumpur sudah cergas, sibuk dengan hari baru, kehidupan baru sedang bermula. Dan kali ini, kami melangkah ke dalamnya tanpa rasa takut. Melalui cerita ini, kita menyedari bahawa dalam hidup, kebenaran dan keberanian memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada mana-mana sindiket gelap atau korupsi sistemik. Walaupun berhadapan dengan bahaya yang tidak dapat diatasi, jika individu berpegang teguh pada nurani, integriti dan kasih sayang mereka antara satu sama lain, cahaya akhirnya akan menakluki kegelapan. Naratif ini berfungsi sebagai peringatan bahawa hidup tidak dapat dielakkan akan melemparkan kita ke dalam keadaan yang menakutkan, tidak dijangka. Namun, tepat di dalam kancah itulah, kita menemui kedalaman sebenar ketahanan diri kita.